Sembang Wanita Ekstra, teman setiap wanita yang tawa. Saya ingat lagi tahun lepas pada 2 September 2025 kita telah pun menjemput tetamu pada hari ini dan dia merupakan antara yang orang kata views paling tertinggi dalam YouTube Minggu Wanita. Hari ini takdir membawakan lagi sekali selepas setahun sehari. Kita bawakan Kak Jam. Sekarang dah jadi dua dimensi Kak Jam. Kalau dulu Kak Jam saja Kak. Wow, famous. Kak Jam in the house, Mingguan Wanita, tuan-tuan. Oh. Mi, tengok Mi, kuasa Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, 2025, 2 September. Betul. Tiba-tiba hari ni, tak ada kita rancang, tak ada kita, orang kata apa, kita Tak ada plan lama-lama, tak ada kan? tak ada apa kan Mi? Hari ni 2 Ogos tuan-tuan, semasa rakaman ini dilakukan. Ngam-ngam setahun, salam dulu. Weh, salam artis. Ini salam artis ni. Ada kait ni. Salam kosong namanya ni tuan-tuan. Salam kosong namanya. Ni salam persahabatan. Salam 1 tahun. Ngam-ngam. Soy 1 tahun. Sihat ni, sihat. Sihat. Kak Jam. Gila. Gila lah Kak Jam. Ha? Dulu time Kak Jam masuk Minggu Wanita, Kak Jam hanyalah penulis mastika. Yang orang kenal macam tu je. Penulis novel kami. Ya. Novel-novel biasa Betul. je. Sekarang Kak Jam merata-rata tempat. Kita buka social media mesti ada Kak Jam. Ya. Dengan Pak Munawir lah, dalam sembang seram lah dan sebagainya Kak Jam. Betul. Macam mana perasaan Kak Jam sekarang? Saya sepatutnya tuan-tuan, ayat pertama yang perlu saya ucapkan adalah terima kasih kepada Sembang Wanita Ekstra. Pasal di sinilah tuan-tuan kerjaya saya sebagai orang kata apa, Kak Jam bermula. Betul. Di sinilah tuan-tuan. Saya ingat lagi tahun lepas wartawan Minggu Wanita, Kak Maswa menjemput akak. Orang kata lagi sekali macam ni lah. Tak ada plan, tak ada apa. Sehari sebelum je. Dia kata, you boleh tak datang untuk kita punya sembang Ekstra Wanita ni. Tanpa ready apa-apa cerita kan? Cerita apa nak ni kan. Pasal kita memang penulis kisah-kisah misteri seram ni semua. Saya menulis untuk 3 majalah tuan-tuan. Di Mastika sendiri, di majalah Umpan dan di Mingguan Wanita. Dia punya bahagian misteri dan mistik tu. Jadi nak cakap apa ni? Ini jangan main-main Mingguan Wanita ni. Dia punya audien dia besar. Audien dia tentang wanita. Jadi Maswa cakap terpulanglah pada you. Apa cerita you nak bawa. Dan cerita tu masih saya ingat lagi sebenarnya. Orang kata camping dekat Gunung Ledang lah dan sebagainya. Camping dekat Gunung Ledang, buka hijab. Macam-macam. Kawan kita Aliah buka hijab lah. Macam-macam Mi kan? Betul. Dan kita tak sangka pula Mi. Story yang kita rasa biasa-biasa sebenarnya berdasarkan pengalaman sendiri. Meletup. Betul. Meletup tuan-tuan dan akhirnya saya dipancing oleh Sembang Seram. Dan di Sembang Seram, akak dah berada di Sembang Seram untuk episod yang dah sampai ke-7 dah Mi. Kami sun ke-8. Satu-satunya tetamu yang dah sampai ke episod ke-7 di Sembang Seram tuan-tuan. Memang terbaik. Memang terbaik. Majalah Mingguan Wanita kerana di sinilah Kak Jam bermula tuan-tuan. Dan hari ini kita nak buka cerita. Hari ni mestilah pasal Sembang Wanita Ekstra. Nama pun dah Sembang Wanita Kak Jam. So apa sembang yang kita kisah nak perempuan. Kisah-kisah perempuan. Kisah-kisah perempuan. Kalau sama ni kita dengar dia cerita pasal lebuh raya lah, pasal itulah, pasal ini. Hari ni kita nak dengar Kak Jam. Orang kata perempuan ni, orang kata macam banyaknya cerita-cerita yang misteri di sebalik seorang wanita. Maknanya masih lagi nak misteri dan mistik. Masih lagi. Ni. Okay. Takkanlah kita nak kalah dengan Sembang Seram. Ingatkan petua di dapur ke, petua anak menangis ke. Tu kita tak jemput Kak Jam, petua anak menangis. Petua kalau nak bersalin ke, air selusur ke apa. Rupanya nak minta cerita misteri seram juga tuan-tuan. Masih ada ke setelah dah 8 episod bersama dengan podcast saya, dengan podcast sendiri lagi? Podcast sendiri dah episod 29. Dengan Sembang Seram 7. Itu sebab saya tak boleh lari pergi tempat lain tuan-tuan. Pasal semua cerita saya adalah, insya-Allah adalah cerita yang sangat eksklusif. Tetapi
Di sinilah saya bermula tuan-tuan. Takkan nak bagi cerita-cerita cincai. Tak Cerita-cerita boleh. terpakai. Terpakai tak boleh tuan-tuan. Jadi hari ini Mi. Khas hari ini di Sembang Wanita Esra. Majalah Mingguan Wanita. Akak bawakan 2 cerita. Berdasarkan kisah benar. Satu tu adalah daripada satu responden, satu lagi adalah kisah akak sendiri. Pengalaman sendiri. Melibatkan orang kata apa, kawan-kawan lah. Jadi nak mana yang dulu yang Mimi rasa nak? Saya nak akak kisah start kat mana? responden tu dulu. Responden. Okey. Ini kisah benar tuan-tuan. Satu kisah yang berlaku pada tahun 2012. Lama dah tuan-tuan. Tapi lama itu tidak mematikan cerita yang di dalam kepala akak ni. Saya ni tuan-tuan apabila mendapat cerita yang rere, akak ni kalau dapat cerita yang rere, cerita yang akak rasa penuh keinsafan, benda yang kena dengan diri kita, hidup kita, dia akan melekat kat sini. Betul. Cuma nak mengeluarkan balik cerita tu tuan-tuan, kita kena balik flashback balik dan sebagainya. Terima kasih kepada Kak Maswa pasal dia bagi akak 2-3 hari juga Untuk ingat akak. balik, Yes, ingat balik, tulis balik tuan-tuan. Pasal ini cerita tak boleh main cerita, main-main cakap je main-main cerita. Pasal dia fakta. Dia cerita yang berfakta berdasarkan kisah benar. So, kita mula Mi Boleh mula Cerita tu pasal apa sebenarnya Kak Jem? Cerita tu sebenarnya kalau ikutkan cerita dia biasa Mi. Seorang wanita kita bagi nama Zeti lah. Okey? Zeti ni umur dia dalam 33 tahun ketika kejadian ni berlaku. Okay? 33 tahun. 33 tahun. Lebih kurang bayi-bayi Mimi lah tuan-tuan. Ada anak 2, dah ada anak 2. Seorang tu baru nak masuk darjah 1, darjah 2. Yang seorang tu dah tadika. Jadi kehidupan dia suri rumah tangga saja. Okey. Dia tidak bekerja. Maknanya dia suri rumah tangga sepenuh masa, menjaga anak-anak, menjaga dapur sebagainya. Jadi cerita ni bermula tuan-tuan apabila pada suatu hari dia pergi ke kedai naik motor. Ringkas je cerita dia, pergi ke kedai naik motor, bawa seorang anak saudara dia. Ijat nama budak ni. Ijat ni dalam umur 10 tahun lah. Dia kata jom ikut Mak Su jap. Teman Mak Su pergi kedai runcit, ada barang nak beli. Jadi start motor, dia yang bawa motor ni. Dan ketika itu untuk pergi ke kedai runcit, tempat rumah dia ni satu kawasan perumahan yang baru dibuka. Jadi bila baru dibuka, kiri kanan jalan tu masih lagi berluka, masih lagi ada hutan, masih ada pokok getah lagi. Dekat perkampungan lah ni Kak Jem? Perkampungan. Okey. Sebenarnya kawasan ni tak jauh daripada Kuala Lumpur tuan-tuan, tapi saya terpaksa merahsiakan lokasi. Merahsiakan identiti dia lah. Jadi naik motor, belum 5 minit lagi motor dia bawa motor dengan anak saudara dia Ijat ni tadi. Bang! Tiba-tiba motor ni tak tahu langgar apa ke, dia melambung Tak tahu dia langgar orang ke, dia langgar kenderaan lain ke, dia tak ingat. Okey. Yang dia tahu dia melanggar satu, pang! Yang Dia buat melambung. sampai melambung. Ya, dia melambung. Dan masa melambung tu lah kepala dia terhempas di atas jalan tar. Kalau ikutkan kecederaan dia tak ada apa. Kepala melambung je. Kepala melambung terhempas di jalan tar. Dan akibat kemalangan itu, dia dimasukkan ke sebuah hospital dan dia koma Allah. Dia koma tuan-tuan. Nak kata kaki patah tak ada. Kaki patah, tangan patah, terseliur, tulang tersembur Semua keluar. tak ada? Tak ada. Bleeding je lah Kak. Yes, kepala je. Kepala jatuh, dia pengsan dan doktor kata dia koma. Jadi terpaksa dimasukkan ke ICU. Masuk ICU. Tuan-tuan kena ingat, masa di ICU inilah Zeti ni melalui satu pengalaman yang sangat tragis dalam hidup dia. Orang kata bila kita dalam ICU, bila kita dalam keadaan tak sedar, itulah macam-macam yang berlaku sebenarnya kan. Betul. Roh kita berterbangan. Kita rasa macam dalam ICU dia tak tahu, dia tak sedar. Yang dia ceritakan begini. Dia tak tahu, dia tahu yang ingatan dia adalah dia melayang, melambung dan lepas tu dia kosong tuan-tuan. Dan apabila dia buka mata, kawasan sekitar dia tuan-tuan adalah satu kawasan yang kosong. Tak ada satu manusia pun yang ada dalam kawasan tu. Suasana berkabus. Satu kabus putih yang tebal tuan-tuan menutup pandangan dia. Dia bangun tuan-tuan, dia duduk dan dia memandang keliling.
Dan hati dia mula bertanya, di manakah aku sekarang? Mana dia tak ingat lagi Mi. Accident Apa-apa ke, yang berlaku apa semua tak ke, ingat. kat hospital ke, suami aku, anak aku ke apa, kosong. Mana dia celik je mata tuan-tuan, yang ada di hadapan dia adalah satu kawasan kosong tetapi berkabus. Faham? Kabus nipis yang sangat tebal tuan-tuan. Kabus putih. Dan dalam keadaan dia terpinga-pinga itulah tuan-tuan, dia nampak satu cahaya, jalur cahaya yang sangat terang berada di hadapan dia. Satu cahaya Mi, terang. Dan di dalam cahaya tu dia nampak 2 orang lelaki. Sedang berjalan menuju dia dengan cahaya tu makin lama makin besar. Macam kita tengok wayang tuan-tuan. Mi faham tak Mi? Selalunya kita tengok dalam movie je kan, Dalam Jam? movie benda tu. Dia nampak 2 lelaki tuan-tuan menuju kepada dia. 2 lelaki tuan-tuan ya. Muka sama tetapi pakaian berbeza. Okay. 2 lelaki ni tuan-tuan datang kepada Zeti ni. Seorang di sebelah kanan. Seorang lagi di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ni cantik Kak. Handsome. Dia punya jambang ni Kak bersih, putih. Okay. Percaya Kak. Dia pakai jubah putih. Mm-mm. Cantik Kak. Bau wangi Kak. Harum semebak. Saya tak pernah bau harum yang macam tu. Tetapi yang di sebelah kiri ni Kak, muka yang sama, berjambang, tetapi datang dalam keadaan baju dia koyak rabak. Okay. Jubah yang dia pakai tu koyak rabak. Dah lah koyak rabak Kak. Berwarna kuning. Bersalut dengan lumpur. Okay. Dan bau dia Kak sangat loyal sampai saya banyak kali saya nak muntah. Dia rasa muntah. Dia rasa nak muntah dah. Dia rasa macam dah tak tenteram dah. Jadi dia pandangan dia memang berkisar kepada yang kanan tadilah. Yalah, yang baik lah. Yang baik ni tadilah. Yang belah kiri ni pun orang kata apa nak pegang-pegang dia. Dia mengelak-ngelak tuan-tuan. Perasaan dia. Jadi kata yang belah kanan tu, adakah kau yang bernama Zeti? Belah kanan tanya dulu. Adakah kau yang bernama Zeti? Jawapan dia, ya aku Zeti. Dan masa dia jawab, ya aku Zeti itulah, di hadapan dia Mi terpampang satu layar putih yang sangat besar. Betul-betul kat depan mata dia. Okey? Pemandangan tuan-tuan, seorang ibu yang merupakan ibu dia sendiri sedang mengandung tuan-tuan. Dan dia seolah-olah nampak fetus baby dalam kandungan tu tuan-tuan. Daripada kecil membesar, besar. Dinampakkan benda tu. Visual tu dinampakkan pada dia. Dan dia tahu itu baby yang duduk dalam perut itu adalah dia sendiri. Maknanya tuan-tuan digambarkan waktu dia duduk dalam perut mak dia. Kemudian dia lahir ke dunia. Dia membesar tuan-tuan menjadi kanak-kanak, menjadi remaja. Dan kemudian menjadi diri dia yang sekarang. Orang kata flashback. Yes. Kehidupan lah kan. Flashback ke belakang. Tapi mana kita tahu Mi masa kita dalam betul perut. je kecil pun semua Tak kan. tahu dia. Kita lahir umur 1 tahun 2 tahun pun kita tak ingat. Setahun 2 tahun tu paling cun lah ingatan kita mungkin pada lah 5 ingat. tahun lah. Kita Betul. dah sekolah tadika ke, dah sekolah. Kita dah ingat lah kawan kita yang baik dulu. Betul tak Mi? For certain memory je orang kata. Tak adalah full. Yes. Jadi yang masa dia dalam kandungan, kemudian dia remaja, kanak-kanak remaja tu tak ada apa sangat. Tetapi apabila dia berusia 18 tahun dan berkahwin dengan suami dia sekarang, kat situlah yang dia rasa dah start berpeluh-peluh ni. Kenapa Mi? Zeti ni tuan-tuan, daripada dia remaja, daripada dia orang senang cerita habis SPM lah. Daripada habis SPM tuan-tuan, sehinggalah dia berkahwin dengan suami dia. Dan setelah menjadi ibu pun, dia ni jenis orang yang suka pakai seksi Mi. Jenis yang paling dia bangga gila. Dia kata, saya Kak, paling saya bangga Kak kalau saya dapat pakai baju yang nampak ni Kak. Lurah kepada gunung ganang saya. Daripada remaja Kak, sehinggalah dah berkahwin anak 2 Kak, inilah kesukaan saya. Walaupun dah banyak kali suami saya nasihat. Yang kita dah kahwin, kita dah ada anak, pakailah sopan sikit yang. Abang jangan tegur-tegur saya. Pasal ini saya suka macam ni. Saya suka kalau orang pandang-pandang saya.
Jadi dia pakai ni macam ni. Dia nampak ni tuan-tuan dan dia suka menampakkan peha dia tu. Jadi dia suka pakai short tuan-tuan. Dia pakai skirt pendek, seluar pendek. Seksi lah Dia orang seksi kata lah kan, tuan-tuan, Kak Jam. senang cerita. Dia seksi, dia orang yang seksi dan rambut dia Mi, dia tak nak rambut hitam. Oh, mesti Tak colour-colour. gelem. Tak Tak gelem tuan-tuan, tak gelem. Jadi dia sudah warnakan rambut dia pada warna kuning Mi. Dia tukar-tukar Mi, dia cakap. Saya memang suka tukar-tukar Kak. Saya Ikut suka season kan, Kak? Ya, saya ikut trend yang tak tahulah Kak zaman dulu dia kata. Pasal dia masih kawan lagi, kawan yang geng-geng dia. Dia ada Geng-geng geng zaman ni. remaja. Dia ada, yes, zaman remaja. Kejap Kak rambut kuning. Kejap Kak saya rasa macam kuning ni saya bosan, saya tukar putih. Kak putih saya rasa bosan, saya tukar warna hijau. Dia memang ikut trend lah. Benda yang kita rasa kau tak patut buat pasal kau dah jadi mak. Kau tapi buat. itulah favourite dia. Jadi semayang macam mana dek? Ikhlas hati Kak, saya tak pernah pun solat. Suami saya banyak kali ajak solat layang, main layang, kita dah ni. Abang jangan tegur saya pasal solat. Tahulah saya bila masa nanti one day nanti Tuhan akan buka pintu hati saya, Allah. campak hidayah, masa tu saya akan solat. Suami dia baik Mi. Dia ni dikurniakan seorang suami yang sangat baik. Ujian suami dia. Selalu ujian bagi dia. nasihat. Anak-anak pun selalu cakap. Anak-anak dah besar Min. Darjah 2, darjah 3. Yang seorang tu tadika. Anak-anak Mama. sekarang darjah-darjah dah cakap malu lah Kak Jam. Mama janganlah pakai macam ni Mama. Kakak malu. Kawan kakak selalu cakap, mak kau tu tak malu ke? Nampak pangkal lurah ni. Nampak peha. Nampak tu, nampak ni. Jadi dah selalu kena sound Mi. Tapi apa dia cakap? Kau budak-budak lagi. Kau tak payah nasihat Mama. Nanti kau dah besar pun kau mungkin jadi macam Mama. Ini benda ni tak apa. Ni Mama tengah muda. Besok Mama tua besok. Mama tukarlah Mama punya ni. Faham? Jadi bukan itu je Mi dia cakap. Jiran-jiran dia termasuk satu makcik Limah tuan-tuan. Selalu datang. Zeti, jangan pakai macam ni Zeti. Kan? Zeti dah ada suami. Kesianlah kat suami Zeti. Ada anak-anak kan. Jiran datang bagi nasihat. Apa dia jawab Mi? Cik, saya bukan nak cakap, bukan nak kurang ajar lah. Bukan nak kata tak ada adab dengan cik. Besok kita mati kubur lain-lain cik. Cik jaga kubur cik, saya jaga kubur saya. Jadi acik pun kalau besok saya masuk kubur pun saya bukan nak minta tolong acik. Selamatkan saya pada seksaan. Ayat Mi, ayat bagi power, ayat dia power Mi. Ayat sedar power. Pedas Kak. Pedas dengan orang tua pun dia kata saya Kak, masa tu saya fikir saya nak rasa enjoy. Saya masih muda Kak. Saya belum lagi 35 tahun. Saya rasa saya inilah dunia saya. Inilah benda yang menjadi kesukaan saya. Ini yang membahagiakan saya. Jadi yang lepas layar tu keluar benda-benda tu Mi. Memang dia tunjuk Kak. Dia tunjuk satu-satu. Jadi yang belah kiri ni cakap. Dia kata, wahai Zeti dia cakap. Apa yang menjadi kesukaan kau, itulah aku. Itulah aku. Faham tak Mi? Faham. Apa yang menjadi kesukaan kau yang kau tengok sekarang, itulah aku. Jadi belah kanan kata, Zeti, berubahlah Zeti. Kan? Tukarlah kau punya cara hidup. Belah kiri ni melawan Mi, bergaduh dua-dua. Kiri kanan ni. Bergaduh. Seorang nak Zeti ni kekal macam ni, seorang yang belah kanan ni nak bagi Zeti berubah. Bergaduh Mi, pap. Pandangan yang tadi tu yang dengan dia punya orang kata seksi apa semua tu tiba-tiba kosong Mi. Tiba-tiba kosong dan di hadapan dia sekarang Mi tiba-tiba ada satu telaga. Dia nampak satu telaga. Telaga tuan-tuan. Tapi telaga tu dia nampak air dia meluap-luap keluar. Menggelegak. Satu telaga yang air dia menggelegak. Jadi dia cakap apa lagi pula ni? Apa next ni? Lama Kak dia punya Lama. mimpi tu kan. Jadi tuan-tuan masa dia fikir apa-apa ni tiba-tiba rambut dia tadi tuan-tuan telah ditarik oleh seorang lelaki. Pergi kat tepi telaga tu Mi. Oh dia kata kau bangga sangat kat dunia kan. Rambut kau macam ni kan. Kau dedahkan rambut kau. Dia ambil satu timba Mi. Pap. Dia ambil air daripada telaga tu. Disimbah tuan-tuan daripada atas kepala tuan-tuan sampai ke hujung kaki. Kak,
Demi Allah Kak, dia kata, saya rasa otak saya mendidih Kak. Saya tak boleh nak bayangkan kesakitan. Saya tak boleh nak bayangkan pedih ke apa Kak. Saya rasa badan saya lebur. Lebur Mi. Jasad dia lebur. Bila kena tu, dia mula-mula rasa otak menggelegak. Kemudian dia rasa jasad dia tuan-tuan lebur. Lepas tu tak boleh bangun pula tu Kak. Ah? Macam kita kalau mimpi kita tu boleh tersedar. Tak boleh Dia bangun. tak boleh. Lepas tu dia jadi balik Mi. Dia jadi balik diri dia. Dan benda tu tuan-tuan berulang-ulang kali berlaku. Sampailah dia kata, ya Allah, dia kata, aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Aku berdosa ya Allah, ya Tuanku, aku minta ampun ya Allah. Dia kata, janganlah kau siksa aku macam ni ya Allah, aku bertaubat. Itu dia di dalam alam halusinasi, alam koma dia. Apa pula yang berlaku? Dia dalam keadaan koma tu di dalam ICU tu. Ini cerita suami dia tuan-tuan. Suami yang setia melawat isteri ni setiap kali waktu lawatan tuan-tuan. Hari yang ketiga isteri dia koma tuan-tuan. Isteri ni tadi terpekik, terlolong, menangis. Dalam keadaan tak sedar. Dalam ICU. Dalam ICU ni. Terpekik, terlolong. Panas. Tapi tak sedar ni. Ya. Tak sedar. Doktor nak macam dia dah ada suara. Patutnya kau sedar. Patutnya kau boleh buka mata Hari kan. ketiga tu. Dia dah terpekik, terlolong. Dengan berpeluh-peluh. Dia jadi agresif tau. Dia nak cabut dia punya mesin sokongan tu. Tapi tak buka mata. Tapi tak buka mata. Suara je. Mengeluh-ngeluh, mengerang-ngerang. Jadi diorang terpaksa ikat. Sakitnya. Diorang terpaksa ikat dia tuan-tuan dekat ni. Doktor kata ini mungkin kesan ubat yang diorang bagi tu. Mesin sokongan ayat tu. Jadi terpaksa ikat dia tuan-tuan. Pasal dia punya keadaan hari ketiga tu. Memang Dia menggelupur dah, orang kata kan. yes. Dia dah orang kata apa, di dunia nyata ni tuan-tuan, dia dah meronta-ronta dah. Jadi orang takut dia tarik tu apa semua, wayar-wayar tu, terpaksa diikat tangan dia. Maknanya kesakitan tu sebenarnya dirasa betul-betul Yes. kan Kak Jem. Realiti Ya, sebenarnya ini berlaku. cerita suami dia. Kata suami dia hari ketiga tu Kak, perubahan pada isteri dia daripada orang kata tidur yang 2 hari tu dia tidur. Suami ni tanya doktor, sebenarnya apakah kecederaan isteri saya? Pasal ikut kisah sebenar Kak, motor ni tak langgar apa-apa pun. Ya, adik saudara tu okey Kak? Ah? Adik saudara tu? Anak buah dia tu bangun, anak buah tu yang panggil orang kata apa? Anak buah dia Yang okey. pergi berlari dapatkan bantuan. Makcik dia yang menggeletek tak sedar-sedar ni. Anak buah ni yang orang kata, anak buah dia kalau cedera pun tuan-tuan ringan lah, biasalah. Lutut. Lutut terseret atas jalata. Makcik dia ni yang tak bangun. Itu yang orang panggil ambulans apa semua memang tak sedar tuan-tuan. Kalau ikutkan motor tu orang kata Tak ada apa tak pun. ada apalah tuan-tuan. Pergi repair pun 1,5 je lah orang kata. Dia bergesel macam tu. Atas kata doktor kata ikutkan kecederaan tak ada. Tapi mungkin gegaran otak. Satu lagi ni dia orang kata apa, satu macam pensan. Tapi doktor tak bagi jaminan bila dia boleh sedar. Faham. Sebab diorang pun tak tahu. Tak ada. Jantung semua okey. Buah pinggang clear. Dia ni orang yang kurus. Jadi dia tak ada darah tinggi, kencing manis. Semua clear tuan-tuan. Doktor kata kemungkinan besar otak dia bergegar. Tapi bila dia nak buat scan apa semua, nampak kedudukan otak dia semua okey. Bleeding semua tak ada? Tak ada bleeding, tak ada apa. Cuma doktor kata dia ni satu istilah, kata ingatlah perubatan dia. Dia ni tidur. Bila dia bangun, kita tak boleh bagi jangka. Jangka masa tak boleh kata doktor. Tak tahu bila. Seminggu ke, 2 minggu ke, sebulan ke, 2 bulan ke, setahun. Doktor tak bagi jaminan. Tak boleh bagi jaminan. Sekarang ni dia koma lah kita panggil. So dia bergantung kepada mesin sokongan hayat lah. Jadi minum pun pakai susu lah tuan-tuan ni. Masuk dalam tiup dia. Ini semua bagi orang kata apa, antibiotik dan sebagainya. Cuma hari ketiga tu dia dah start bagi respon. Iaitu dia menjerit tuan-tuan. Dia orang kata apa, agresif. Sampai terpaksa diikat dan diberi ubat penenang. Macam mana perasaan suami dia Kak Jem bila tengok isteri dia macam menggelupur hari ketiga tu? Suami dia cakap, satu dia sepelik. Faham tak? Dia sudah bagi satu tindak balas. Ya, Mungkin dari segi otak dia. Tetapi kenapa dia tak celik mata? Dia tak celik mata. Dia panggil tu. Tuan-tuan, orang yang dalam koma ni tuan-tuan, dia yang paling, dia punya diri yang paling bagus tuan-tuan adalah pendengaran. Betul. Itu sebenarnya sebab tuan-tuan, apabila saudara mara kita berada dalam ICU, orang kata, mungkin doktor kata dah 50-50 ke sakaratul maut dan sebagainya tuan-tuan,
Dikala Bisik lah. mata tak boleh buka tuan-tuan, mungkin mulut dia pun tak boleh bercakap, dia sebenarnya boleh cakap. Tapi pendengaran dia tuan-tuan sangat bagus. Jadi suami dia mengambil kesempatan untuk orang kata apa, mengajar mengucap, ajar itu, ajar ini, macam-macam lah. Sedih Kan, pula. salawat lah kat ni sebut. Yang abang ada sebelah awak ni, yang bukalah mata, yang abang ada kat sebelah awak ni, bukalah mata, bangunlah yang. Ada anak, 2 anak, anak tak boleh masuk yang ICU. Anak berumur, mana boleh masuk Yelah, ICU? kecil. Yang bangun yang, dia kata awak tak rindukan anak-anak ke, awak tak rindukan abang ke? Respon dia itulah yang dia agresif tadi tu, sampai doktor bagi ubat penenang. Takut dia buka semua. Betul. Jadi Kak, dia kata benda tu berlaku pada hari ketiga. Dan itu tadi cerita suami dia. Kita balik pada cerita Zeti ni kat alam sana. Selepas berlaku kejadian tuan-tuan, air yang diambil oleh lelaki ni tadi disimbah kat otak dia, air mengelegak ni tuan-tuan. Dia rasa otak dia mengelegak tuan-tuan dan badan dia lebur tuan-tuan. Banyak kali dilakukan keadaan tu. Tiba-tiba dia kata, lama jugalah dia otak mengelegak, lebur tu. Tiba-tiba di hadapan dia tuan-tuan, tak tahulah kali ke berapa nak diambil lagi yang kata apa, air daripada telaga tu Mi. Di hadapan dia tiba-tiba dia nampak satu cahaya silau macam peti Mi. Okay. Silau, pak. Silau betul-betul lalu kat depan mata dia, silau. Macam satu cahaya melintas, zap. Dan ketika itulah Mi, dia terpisat-pisat untuk bangun. Pasal dia nak betulkan kedudukan mata daripada cahaya silau. Dia terpisat-pisat bangun. Dan masa dia celik mata itulah, dia nampak lampu-lampu yang ada dekat ICU ni tuan-tuan. Kat ICU tuan-tuan, lampu tak pernah ditutup tuan-tuan. Saya pernah masuk ICU, jadi saya boleh cerita. Lampu tidak pernah ditutup. Maknanya terang menderang macam ni lah tuan-tuan. Tak kira lah malam ke, siang ke, subuh ke, lampu di ICU tak pernah tutup. Dan telinga dia menangkap bunyi mesin lah. Tot, tet. Jadi dia telinga nak nangkap dulu. Dia nak buka mata dia silau dengan lampu. Sekali lagi dia bertanya, kat mana ni? Kat mana aku ni? Trauma Mi. Trauma tadi dah duduk. Dah bergaduh-gaduh yang diorang tadi tu, lelaki tu dia cakap. Dah ada kena lebur dia kata. Jadi dia buka-buka silau. Lepas tu telinga dengar tet. Lepas tu dengar bunyi bercakap. Tak sedar lah. Oi, panggil doktor. Patient dah sedar. Katil nombor 2 dah sedar. Panggil doktor. Dia dengar itu je Mi. Patient nombor 2 dah sedar. Panggil doktor. Hari ke-8 tuan-tuan dia berada di ICU. 8 hari Mi. Setelah 3 hari yang dia mengelupur tu tak bangun lagi sebenarnya. Hari ke-8 yang sebenarnya dia kata, Kak, sebenarnya kalau ikutlah saya punya pengalaman saya jumpa dengan lelaki 2 orang ni tadi apa semua Kak. Sebenarnya sekejap je Kak. Kalau saya lah Kak, kalau katanya tak sampai pun 10 minit kejadian yang saya nampak di alam bawah sedar saya tu. Tapi kata suami saya, awak dah berada kat ICU ni selama 8 hari. Tapi masalahnya tuan-tuan, apabila dia tersedar, dia celik mata dan ramai orang kerumun dia dengan doktor-doktor, dengan staff nurse tu, dia jadi terpinga-pinga. Kat mana Kat mana ni? Kat mana? Dia kata aku kat mana ni? Jadi doktor cakap lah, puan di hospital lah, apa nak tenangkan dia kan. Hospital? Kenapa Hospital tu apa Macam hilang. Dia mengalami satu masalah tuan-tuan, lupa. So maknanya Zeti tu dah mengalami amnesia lah kan Kak Jam sebenarnya. Betul. Pagi suami dia siap cakap, ini anak-anak kan, ni anak-anak kita lagi sekolah, salam dengan ibu. Budak-budak ni salam lah. Kang budak tu balik tengah hari tu, ni siapa ya? Faham tak Mi? Faham? Ingatan dia masa yang pagi tadi, ingatlah sekejap. Ingatlah ini Amirul dengan Amirah contohnya. Kan bila budak-budak ni balik pukul 1-2 petang tu, dah lupa dah. Anak ni cakap lah, Ibu ingat tak? Kita kan suka makan ayam goreng kicap. Boleh tak ibu buat? Ayam goreng kicap tu nak buat macam mana Dia dah lupa semua. Dia lupa, dia bingung. Dia tak tahu orang yang datang, termasuk makcik yang selalu sound dia tu, dia kosong. Makcik Jamilah dia tak ingat lah. Makcik Jamilah ke, makcik Jamalia, Farida semua tuan-tuan. Semua tak ingat. Memang dia tak ingat. Termasuklah suami dia. Kadang-kadang dia cakap, dalam masa tak ingat suami ni, kadang-kadang
biasalah suami isteri ajaklah orang kata apa, masuk bilik. Dia takut. Yelah. Siapa ni? Sebab dia tak ingat. Kenapa pula nak pegang-pegang tangan dia, nak bermanja-manja, padahal suami ni sebenarnya nak mengembalikan balik Dia punya kenangan. memory. Nostalgia dah tunjuk banyak ni gambar kahwin. Habis Bukti semua dah ada kat semua Jam. bukti dah tunjuk dah. Ini gambar kahwin. Telefon masa tu taklah canggih kami. Telefon biasa. Yelah, 2011 macam tu. Tunjuk ni gambar album kahwin. Tapi dia tak boleh lagi, orang kata apa, ingatan dia tu tak nak datang. proses. Dia nak proses tu tak dapat. Mm-mm. Jadi dia dalam rumah tu dia jadi orang yang bingung, orang yang keliru, orang yang dia tak boleh nak cakap apa dengan anak dia. Pasal dia lupa nama. Jasad ada tapi Jasad ada tapi jiwa dia kosong, tuan-tuan. Ingatan dia kosong. Sehinggalah pada suatu hari hujan lebat ni. Kawasan rumah tu hujan lebat. Petir sambung menyambung. Dan pada satu petir itulah tuan-tuan, yang tiba-tiba dia punya cahaya tu masuk ke ruang tamu dia. Petir kuat. Dia tengah duduk ni. Tengah duduk diam je kan. Anak-anak dia ada masa tu. Pap. Boom. Petir kan. Bila bunyi tu kan cahaya tu masuk kan. Masa itulah tuan-tuan, asbab lah orang kata kan. Kuasa Allah Ta'ala tuan-tuan. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala nak jadi, jadilah. Walaupun dalam keadaan yang sangat simple. Petir je Mi. Cahaya petir tu masuk ke ruang tamu dia. Ingat. Lalu depan mata dia Mi, dia seolah-olah mengembalikan Zeti ni tuan-tuan kepada Zeti yang asal. Masa itulah dia pandang anak dia tuan-tuan. Anak dia tengah tidur, hujan Mi, sedap tidur kat ruang tamu. Yalah macam kita. Macam kita dengan selimut tuan-tuan. Dia pandang anak dia peluk macam first time jumpa. Padahal kau dah 2-3 minggu Dah 2-3 balik minggu apa dah balik semua. lah. Dah berbulan dah balik. Sebulan lebih kot rasanya. Dia mengalami masalah hilang ingatan. Amnesia tuan-tuan. tu. Dia peluk anak dia masa tu lah. Ya Allah. Amira, Amirul. Terus dia tahu nama anak dia. Terus dia peluk tuan-tuan. Dia Ingat, menangis. Dia jadi balik diri dia yang sebenarnya. Sebab cahaya tadi tu. Mungkin cahaya tu yang dia nampak sebelum dia bangun tu Kak Jam. Dan benda pertama yang dia buat tuan-tuan, lepas ingatan dia datang adalah Tak maaf. dia ambil semua kain-kain baju dia tadi tuan-tuan. Seluar pendek dia ke apa, saya tak tahulah nak sebut kami. Baju yang Singlet. ada Tank top yang ada dia. tali tu dia kata, yang ada tali halus tu tuan-tuan. Semua dia kumpulkannya tuan-tuan, dia masuk dalam plastik sampah tu, dia suruh laki dia bakar. Bukan buang tau. Yalah. Pergi bakar bang baju ni bang, dia cakap. Pergi bakar bang, inilah menjahanamkan hidup saya ni. Laki dia macam, yelah dia Apa tak hal dia, ni kan? apa hal, dia tak ada cerita yang faham tak? Kau dah tiba-tiba bangun. Ya, dia bangun tapi ingatan dia bangun je daripada peluk Memang itu anak perkara dia. pertama yang dia ingat. Yes, perkara pertama tuan-tuan yang dia buat adalah dia pergi ke amari baju dia, dia keluarkan semua baju-baju lengan pendek apa semua tuan-tuan yang menjadi kebanggaan dia satu ketika dulu untuk menampakkan lurah tuan-tuan, menampakkan peha dia, orang kata apa, yang gebu, yang gebas tu. Habis dia ambil longgok, bakar bang. Kata laki dia, janganlah bakar. Bagi Kita orang. bukan bagi orang, buang je lah tong sampah. Ha. Tak nak. Kalau ada kat tong sampah tu nanti saya takut orang ambil pakai. Saya tanggung dosa orang tu. Oh, laki dia punya macam terperanjat lah. Pasal dia tak tahu apa kisah Ya, sebenar. betul. Apa jadi kat bini aku ni? Tiba-tiba kau ingat kau suruh aku Tiba-tiba bakar kau pula. ingat kau sudah pungut kau punya barang semua, bakar. Habis Mi, lepas tu dia telefon kawan dia yang salon rambut. Siap cakap tu, bila free. Kawan dia cakap, engkau dah okey ke ni? Apalah aku tak okey lah. Dia kata, aku ingat kau lah. Dia kata kan. Mazna kan. Kau kan selalu. Habis rambut sudah warna oranye masa tu. Aku nak hitamkan balik rambut. Aku nak rambut asal. Oh, habis Mi. Dalam masa orang kata 24 jam ke 48 jam. Zeti tuan-tuan berubah tuan-tuan. Dan pertama kali kak dia kata dia nangis. Saya mengambil wuduk kak pertama kali kak dia kata adalah pada waktu solat maghrib. Petang tu hujan. Masa waktu asar tu dia tak ni lagi lah orang kata dia nak dia bakar-bakar bakar waktu maghrib tu lah. Ketika saya mendengar azan kak dia kata daripada surau yang berdekatan di rumah saya tu. Seolah-olah kak ada satu air yang sangat sejuk kak. Satu air yang dingin dan satu air yang saya tak boleh nak cakap kak. Seolah-olah datang meresap. Masuk
daripada mulut saya Kak. Dia tak nampak air tu tapi dia rasa Dia Mi. rasa benda tu. Dia rasa masa azan maghrib tu masuk Kak ke mulut saya, lalu ke kerongkong saya sampai ke dada saya. Dia punya sejuk, dia punya segar Kak. Membuatkan saya menangis dan masa itulah suami saya kata, jom semayang ya. Masya Allah. Jom kita berjemaah. Suami dia memang betul baik. Suami dia jenis orang yang jaga solat. Jadi itulah pertama kali Kak, dia kata, saya pernah semayang Kak. Tetapi saya nak cakap dengan Kak, itulah pertama kali saya solat berjemaah dengan suami saya, dengan anak-anak saya dalam keadaan saya sangat khusyuk. Maknanya Mi, bila dia baca bismillah tu, bismillahirrahmanirrahim, dalam otak dia, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia menghayati benda tu Mi. Lama ni tuan-tuan kita semayang biasa je Mi. Kita ni nak cepat kan. Yang ni semayang. Kan nak semayang 5 minit tuan-tuan. Make up 20 minit. Betul. Itu biasa tuan-tuan. Semayang huru-hara semayang 5 minit tuan-tuan. Apa baca tak kisahlah. Janji syarat Fatihah dengan satu kita main bantai. Surah paling lazim lah kita ambil. Paling sikit lah kalau boleh. Paling kalau boleh keluar buat wahai. Rakaat pertama keluar buat, rakaat kedua pun keluar buat, bagi laju. Betul. Tapi make up lama tuan-tuan. Make up setengah jam, nak betulkan ni apa semua. Itulah manusia. Kita ni tuan-tuan tak akan orang kata tergantuk kalau tak tergadah. Kalau dah kena ketuk tuan-tuan, baru kita tahu macam mana sakitnya ketukan tu tuan-tuan. Betul. Kalau yang mengetuk tu kayu kecil tak apa tuan-tuan. Tapi kalau yang mengetuk tu adalah belantan tuan-tuan, kita boleh rasa sakit macam mana ni. Dia dah rasa Mi, baru dia reaksi ni tadi. Dan Kak dia kata, selepas kejadian saya bangun tu Kak, daripada ingatan saya baik Kak, dia kata dia mengalami 3 mimpi yang misteri. Lepas dia bangun tu. Lepas dia bangun, lepas dia hidup balik macam biasa, dia kata saya mengalami 3 mimpi yang saya sampai sekarang saya tak boleh nak ungkaikan Kak. Jadi tanya dia, mimpi apa Ti lepas kau bangun tu, lepas kau jadi orang biasa? Pertama Kak, dia kata saya mimpi bulan jatuh ke riba. Bulan jatuh ke riba. Bulan jatuh ke riba tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, dia bermimpi dia memancing ikan di satu kolam sungai sangat cantik tuan-tuan. Ikan yang dia dapat tu semua ikan-ikan besar ni. Ikan-ikan yang sirip dia berkilat-kilat. Ikan yang sangat cantik yang saya tak pernah tengok semua hidup saya Kak. Mimpi ni Mi, dia datang sehari, 3 hari berturut-turut. Bermula daripada dia kata hari malam Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis dan berakhir pada Khamis malam Jumaat. Mimpi tu berturut-turut. Dan mimpi yang terakhir tu Kak, saya seolah-olah dibawa berjalan di atas kapet merah. Saya tak nampak tangan yang taburkan bunga. Maknanya jalan tu ada orang taburkan bunga. Tapi tangan tak nampak. Bunga tu yang nampak. Macam-macam jenis bunga Kak. Dan akhirnya saya tiba di satu pokok yang sangat besar di hadapan saya. Dan di pokok itulah Kak, tergantung pelbagai jenis buah. Yang saya ingat lagi, anggur, strawberry, apple, apa dia cakap lagi? Buah-buah yang macam ni lah Mi. Buah-buah mahal lah. Buah-buah yang sedap lah. Strawberry, apple, Yelah buah-buah yang sedap lah tuan-tuan. Dia ada sebut 5-6 jenis buah-buah dia. Tapi akan ingat itulah. Anggur, strawberry, apple, mungkin limau dan sebagainya lah. Buah-buah yang memang sedap tuan-tuan. Jadi mimpi dia berakhir kat situ. Dan dia pernah tanya ustaz-ustaz merawat tu pasal dia ada satu lagi masalah Mi. Lepas kejadian tu tuan-tuan, hijab dia terbuka. Allah. Astagfirullah. Mula-mula tak perasan. Tapi dekat rumah dia tu dia selalu nampak dekat dapur dia tu ada kelibat. Kan bila dia pergi ke toilet, dia nampak. Kan dia pergi kedai makan tuan-tuan, dia nampak. Tu yang cakap kat kedai makan kau nampak apa? Orang yang pakai pelaris ni, dia akan nampak. Alio. Apa nama kan? lidah panjang? Ya ini bukan nampaknya tu. Dia nampak satu budak kenit. Alah besar-besar tangan ni Kak. Dia kata tinggi-tinggi ni lah. Tinggi-tinggi tapak tangan kita ni. Pergi ke satu makanan-makanan tu kencing. Terus buka cet. Perut boncet Kak. Dia kata cet. Kencing satu makanan tu. Jadi bila dia nampak benda tu, dia akan cakap dengan husband dia, bang tak payah makan kedai ni bang. Saya nak makan lain lah pula. Jadi dia dah terbuka hijab dia tuan-tuan. Dan disebabkan itulah dia jumpa perawat.
Dia minta balik, tutup balik hijab dia. Dia pun tak tahu kenapa Allah Ta'ala bukakan hijab dia. Dan dia berubah tuan-tuan. Waktu saya jumpa hamba Allah ni, Zeti ni tuan-tuan, hijabnya hijab yang bulat lah Sempurna, tuan-tuan. orang kata lah. Sempurna lah tuan-tuan. Sempurna lah. Saya tengok, saya pandang kuku dia tuan-tuan. Dulu ini jarang ni, colour. Hijau, kuning, merah. Bertukar-tukar warna. Bertukar-tukar warna tuan-tuan, ikut rambut. Rambut hijau, kuku hijau. Rambut kuning, kuku kuning. Trend ni. Saya Ikut pandang trend. kuku dia tuan-tuan. Diam-diam saya pandang. Alhamdulillah. Bersih. Kuku dia bersih, pendek tuan-tuan. Dan saya kata Alhamdulillah Zeti, orang kata inilah hidayah. Apabila Allah Ta'ala nak mencampakkan sesuatu kepada hamba dia tuan-tuan, sikit je dia bagi ujian tuan-tuan. Ujian yang sedikit tetapi hidayahnya sangat besar. Tapi Kak Jem, orang kata itu baru dia mimpi sikit. Ya. Apatah lagi orang yang memang betul-betul Ini kena baru koma. balasan Ini tu. baru koma 8 hari ni. Ini baru koma 8 hari. Yang akak pernah cerita dulu, orang kata yang antara cerita akak yang hit tu, dia koma selama berapa bulan tu? 3-4 bulan tu. Yang mak rempit mati duduk semula tu. Ya, ya, ya. Lama tu dia koma. Itu macam-macam. Daripada alam kubur, daripada ni mandi apa. Allah. Ya ini 8 hari ni. Tapi dia kata kalau ikutkan kak, Dia rasa benda yang dia mimpi tu sebenarnya tak sampai pun 10-20 minit. Yang dia nampak datang orang kata 2 lelaki, satu pakai cantik, satu perempuan camping tu. Lepas tu layar dia Layar punya dia nampak kehidupan. dia kena orang kata ambil air apa ni daripada air panas tu yang menggelegak tu. Kalau ikut kat dia kata 10 minit je. Tapi 10 minit dekat dia punya dunia halunisasi dia tu 8 hari. 8 hari tuan-tuan di dunia nyata, dunia kasar kita ni. Macam tu lah orang kata kita berada di padang mahsyar Yes. nanti kan Kak Jem. Beratus-ratus Bayangkan, tahun sebenarnya menunggu. Tak payah padang mahsyar. Dekat alam barzah tu pun berapa ribu tahun nak tunggu sebelum Ya. datangnya kiamat tuan-tuan. Sebelum kita dihimpunkan di padang mahsyar. Hidup kita di dunia ni tuan-tuan katalah paling panjang umur kita 100 tahun lah. 101 tau. 101 katalah. Mungkinlah ada akak dengar yang dekat Pakistan tu 120 tahun. Dekat Indonesia 135 tahun. Pak Kiai tu. Saya ada nampak tuan-tuan. Katalah 135 tahun lah kita ambil tuan-tuan. Hidup kita di dunia. Tetapi tuan-tuan untuk kita menunggu besok di alam barzah. Di akhirat tuan-tuan. Apa kata Nabi? Sehari engkau di dunia. Sehari engkau di alam kubur besok. Bersamaan dengan 1000 tahun kau di Kena dunia. menunggu. Itulah jangka masa tuan-tuan. Sehari kita di alam barzah tuan-tuan bersamaan dengan 1000 tahun kita duduk kat dunia. Ini akak baru 56 tahun hidup di dunia ni. Dah rasa lama ni tapi masih ingat lagi lah zaman-zaman tadika ke Darjah 1 ke zaman-zaman. Masih tak amnesia lagi lah Kak. Masih belum ingat. lagi lah orang kata kan. Baru ada cucu 2. Rasa dah Amin kan. Ini kan pula tuan-tuan alam barzah besok tak 1000 tahulah macam tahun. mana. Berapa lama lagi kita punya nak tunggu timing tu sehingga kita dibangkitkan daripada mahsyar dan sehingga lah orang kata apa the end kita punya kehidupan tuan-tuan. Masya Itulah cerita dia ni. Kak Jem, baru-baru ni kita ada viral kisah-kisah rasuah kan Kak Jem. Ada yang sampai ada yang tangkap gambar QR lah dan sebagainya. Kak Jem sendiri pernah tak lalui pengalaman orang macam mana kehidupan orang merasuah ni satu hari nanti dia nak pergi meninggalkan dunia? Ada Mi sebenarnya. Ada. Tapi ni tuan-tuan cerita ni orang kata apa, cerita ni melibatkan orang terdekat dengan akak lah. Kawan baik sendiri. Kawan baik. Tapi bukanlah kawan baik yang ngam-ngam soy. Dia ni bukan duduk kat sini. Dia duduk di satu negeri yang lain lah. Tak boleh sebut lah Jauh negeri lah. dia. Jauh lah tuan-tuan. Mungkin Perak, mungkin Pulau Pinang. Maknanya di bahagian utara tuan-tuan. Mungkin Kedah. Jadi kawan akak ni orang kata apa, dia Pengalaman bekerja. akak sendiri ni Ni Kak. pengalaman sendiri ni. Dia bekerja sebagai pegawai dalam PBT. PBT ni apa? Perbananan apa? Pihak berkuasa tempatan. Terima kasih Kak Maswar, pihak berkuasa tempatan. Jadi senang cerita kalau kat KL ni macam di PKL lah. Kan kalau dekat Shah Alam sini apa Mi? MBSA. MBSA. Majlis Bandaraya Shah Alam. Bandaraya Shah Alam contohnya macam Subang Jaya dia ada. Itulah tuan-tuan maknanya PBT ni kita panggil. Jadi kawan akak ni dia ni pakai uniform lah. Uniform punya pekerjaan Uniform punya pekerjaan lah tuan-tuan. Jadi antara skop kerja dia
Dia akan cek parking kereta. Okey. Kan Orang mengeluarkan kata saman. kalau rakyat jelata ni itu pekerjaan yang kita benci lah. Betul tengok. Jadi Nak dia saman. dia ada ni, maknanya tengok saman tuan-tuan. Kadang-kadang orang bawa rumah kang tengok ada pelan ke tidak, dapat Okey, permit faham. kelulusan, letak roro ni ada permit ke tidak. Macam-macam lah Mi. Kang macam-macam lah kerja melibatkan PBT ni. Jadi kita mencakap, oh dahsyat lah kau, ada apa benda kau nak kongsi dengan aku. Sebelum tu tak ada apalah kan. Kok ada ni, tak ada apalah. Jam dia kata tak ada cerita-cerita misteri lah dalam aku punya kerjaya sebagai pegawai beruniform ni, tak ada apa. Tapi akak dengan member akak, sebenarnya kita orang pelik dengan hidup member akak ni. Katalah nama dia apa kita letak, Maria lah katakan, Maria. Maria ni tuan-tuan, suami dia bertugas di hospital. Tapi bukan doktor tuan-tuan. Suami dia hanyalah seorang pemandu ambulan. Pemandu ambulan dekat Biasa-biasa je lah Kak. emergency department. Biasalah tuan-tuan, kerja biasalah, bukanlah ni. Cuma anak 4 orang. Okey. Maknanya anak dia 2 lelaki 2 perempuan tuan-tuan. Bayar nak akak jugalah. Pasal kami sebaya, cuma nasib dia baik. Dia dapat orang kata apa, kerja dengan PBT ni. Jadi bila kita buat reunion, dia ni selalu datang. Okey. Jadi bila dia datang tu, kita akan pandang lah. Biasalah Ming, kau janganlah. Lepas 20 tahun kau tak jumpa. Makcik-makcik lah ni mana atas bawah. Kita akan pandang lah tak. Kau datang dengan apa? Yelah. Saya tuan-tuan kalau buat reunion kawan-kawan saya, kebanyakan kami buat kat lembah pantai ni lah. Maknanya dekat lembah Kelang lah. Maknanya pasal kita dulu sekolah kat Kerinci. Yelah. Jadi kita akan ambil tengah-tengah ni lah, mana-mana kan. Jadi kita akan pandang kawan kita datang. Oh, alamak, dahsyat. Oh, Mimi, alamak, bawa mus. Contoh tuan-tuan. Jadi, Maria ni datang ni, bawa Alphard. Saya cakap, dahsyat lah kau Maria, bawa Alphard. Ini baru Alphard. Kat rumah aku tu ada MERS. Ada yang lambang bulat tu apa? Audi. Kita tahu kita Pro 2 beza je. Pasal dia cakap, kau faham tak? Kita tak pernah datang rumah dia. Kita tak pernah datang rumah dia. Mana tahu. Kalau rumah dia dekat KS Selangor ni, kita senang tuan-tuan. Boleh datang ziarah-ziarah. Ini rumah jauh, jadi kita jarang nak pergi ziarah lah tuan-tuan. Dia yang datang masa kita buat reunion tu. Pakai pun segak semua. Ini yang cerita lah. Penuh Kak. Penuh lah. Pas Mami sini Jarum tak ada tuan-tuan. Maknanya kita nampak lah cincin dia. Ini cincin biasa tuan-tuan orang bagi. Ini cincin Ini lain. cincin lain tuan-tuan. Ini cincin pendinding. Ini pendinding orang bagi. Pak Nur Amir bagi. Dia ni Mi, cincin dia kita tahu. Ini bukan cincin tepi jalan punya kedai. Ini bukan calang-calang Bukan punya. RM400. Bukan RM400. Okey. Ini orang kata paling bodoh-bodoh, bangang-bangang pun kata RM12,000 ke atas. Kita tengok pasal kawan akak seorang tu Minat mas. jadi dia bisik jam. Dahsyat jam. Dia punya gelang dia tu lain macam ni. Memang dia pakai penuh. Okey, faham. Yang ini tak nampak lagi. Cuma dia cakap, Jam, cuba kau rasa leher aku. Asal pula. Kau ni ada masalah apa ke? Thyroid ke apa? Tak ada, cuba kau rasa. Tebal Kak. Tebal me. Boleh kena pakai tudung je ke apa. Tapi nak suruh kawan rasa juga. Kita pun rasa. Tebal tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan, saya tak pandai menilai emas. Saya orang yang tak minat emas. Keluarga saya tahu, kawan-kawan rapat pun tahu. Jadi, saya bila kawan ni minta pegang, si Maria ni minta pegang, tebal ni babe. Berapa ribu ni? RM5,000, RM6,000. Tergamak Kak Jam. Takkanlah tebal macam ni RM5,000, RM6,000. Berapa ni babe? RM70,000, RM80,000. Aku cakap, dahsyat kau babe. Kau ni sebenarnya kerja apa ni? Betul ke kau kerja dengan PBT kita cakap kan? Ke dia tarik duit Dan sebenarnya? macam ke kau? Tarik duit Kak Ke Jam. kau ada side income? Kita panggil side income lah. Kau apa main saham-saham ke apa? Tak, dia cakap, aku kerja aku itu je satu, dia kata. Kok laki kau ke ada orang kata apa, burung apa, cendawasih ke apa kan? Punca kekayaan. Iyalah Mi, kau jangan. Yalah, saya teringat Akak kisah dah- tarik duit dulu. Akak dah terjebak dah dengan benda-benda macam ni. So soalan akak mestilah berusulkan misteri. Kok ada kau beli burung cendawasih ke apa kan, punca kekayaan ke kau dapat perigi apa apa ni kita telaga tempayan orang kata, tempayan, betul. tempayan emas tu. Ke kau jumpa Tok main Bobo. tarik duit ke betul-betul aku dapat siling 1 sen. Berdebuk. Kok engkau duit 100 kau jangan main-main. Pasal dia kerja tu, kerja dia dengan masyarakat. Betul.
Dia jumpa dengan pelbagai. Dia gelak-gelak je. Adalah sikit. Adalah rezeki aku datang. Kata, dapatlah impon-impon benda ni. Pasal dia memang daripada zaman sekolah kita tahu dia memang minat suka. benda-benda ni semua. Dia memang minat menjadi somebody. I see. Dia sekala akak bukan somebody tuan. Saya kat sekolah dulu, saya hanya pengawas yang mengejarkan kawan saya yang somebody ni. Jadi, habis reunion tu Mi, kita dah pisah. Okay. Kita dah tak ada apa lah, tak adalah nak jumpa ke apa. Sampailah akak rasa 8 bulan kemudian, lepas pada habisnya reunion ni, member baik telefon. Jam dia kata, jom kita pergi dekat negeri tot ni. Asal nak apa ni? Kita ingat nak ajak aku me time ke apa ke kan. Berlibur-libur ni kata kan. Tak ada Jam dia kata, Maria. Tak sihat. Kenapa? Maria kenapa pula kata? Anak nak kahwin ke apa ke? Kan zaman umur kita ni kan Anak-anak anak lah. kahwin ke apa ke? Tak Jam dia kata, Maria tak sihat. Jom ziarah. Aku dengar macam dia dah uzur sangat lah. Jadi kawan-kawan kata, bawa lah Jam tu. Gua juga kena bawa. Tapi akak cakap, kalau nak pergi boleh. Tapi kalau boleh, balik hari ataupun paling-paling tidak tidur semalam lah. Pasal masa tu suami akak tak sihat. Jadi akak tak boleh tinggalkan rumah lama lah. Jadi dia kata macam ni je Jam. Kita balik hari. Pergi pasal dia ni bukan duduk hospital. Dia dah orang kata dah bawa balik ke rumah. Dia dah masuk hospital punya sebelum ni. Adalah orang kata sebulan 2 kat hospital. Akhirnya pihak hospital minta bawa balik ke rumah. Jadi akak cakap selalu yang bawa balik ke rumah ni tuan-tuan, kanser. Betul, paliatif orang kata dah tak ada orang rawatan kata yang dah kan. tak ada rawatan lagi. Tapi masa kita jumpa 8 bulan sebelum tu sihat tuan-tuan. Berat kawan saya ni mungkinlah 80 kilo. Besar pada akak 65. Maknanya Tebal bayangkan lah. 80 tebal lah tuan-tuan. Maknanya badan dia tebal lah. Pandai Mimi ni. Pandai Mimi tuan-tuan. Tebal lah. Tebal lah. Cover tuan-tuan. Saya tak tahu rahsia Mimi ni tuan-tuan. Tebal ni tuan-tuan. Jangan main-main. Jadi kita pun fikirlah dah kena bawa balik. Doktor kata bawa balik lah. Yalah. Senang Baru siapa-siapa kan jumpa. kawan nak ziarah ke apa. Jadi dalam kepala otak akak ni kanser je Mi. Ya, faham. Tiba-tiba kau dapat kesan kanser ni mungkin stage 4 terus. Itu sebabnya kau merundum. Kau tak boleh nak buat orang kata apa Rawatan lain dah kemo lah. dan sebagainya. Memang tak ada. Mungkin doktor cakap bawa balik. Cubalah alternatif yang tradisional dan sebagainya. Bawa lah balik. Jadi pergilah kak bertiga dengan member ni. Pagi-pagi kami dah gerak lah. Pasal akak kata kalau dapat jimat masa kita balik hari. Betul. Jadi pergilah perjalanan 4 jam tuan-tuan. Daripada rumah saya di Pantai Dalam ni ke rumah kawan saya ni 4 jam. Saya tak boleh nak cakap mana negeri apa tuan-tuan. Tak boleh nak cakap. Benda ni saya rahsiakan lah. Jadi sampai saja di rumah dia tuan-tuan, saya dah terpegun dah tengok rumah dia. Terpegun tuan-tuan pasal dia ni bukan duduk di taman-taman Mi. Okey. Dia membeli sebidang tanah dan dia buat rumah tuan-tuan. Pada saya banglo lah tuan-tuan. Besar. Banglo 2 tingkat Mi. Ada 6 bilik ke 7 bilik. Memang kalau kita tengok rumah agam yang mewah lah Mi. Mewah lah. Mewah lah rumah ni. Rumah ni mewah lah tuan-tuan. Kita tengok pun kita dah terpukau dah. Dia punya, kita biasalah Mi kan. Tengok rumah macam cantik ni. Tapi ni memang rumah yang cantik lah pada akak. Kalau Berkenan lah kat Jaman. ini kalau buat rumah ni bodoh-bodoh pun 1 juta ke 1.2 juta tak lari lah ini rumah. Cuma tak ada kolam renang je. Cantik kebun dia, bukan kebun, dia punya landscape dia semua cantik. Jadi masuk-masuk suami dia ada Mi, anak dia 3 orang ada. Yang 2 orang lagi kat universiti kata suami dia ada 1 katil. 1 katil bujang tu. Okey. Lepas tu kita duduk-duduk masuk 3 orang ni. Borak-borak kejap, lepas tu akak bertanya. Kita panggil suami dia abang je lah, abang Man je lah kita panggil macam tu kan. Pasal suami dia 2-3 tahun daripada kami ni lah. Akak memang orang tua je, akak panggil abang, tak ada masalah lah. Abang Man, Maria mana? Kan? Itulah memang tujuan kita dah Kak nampak Jan dia datang. katil kita nampak. Tapi Maria ni kita tak nampak. Ada 1 katil kat ruang tamu tu. Kod-kod Maria ni dalam bilik. Bilik apa? Bilik utama ke bilik kelamin ke kan? Tu. Dia cakap, tu. Adalah. Mana dia cakap? Tu, atas katil tu. Atas katil. Akak sampai dengan member akak ni. Kosok-kosok mata Mi. Atas katil yang single tadi dia cakap tu. Atas katil. Kosok-kosok mata.
Kau akan cakap kawan dekat 80 kilo. Yang tebal tadi kan. Kau tak Kita payah tak nak realize. cover lain lah. Kalau kau tidur pun kata tu. Memang Aku nampak memang lah. nampak kau lah. Kecuali kalau kau berselimut pun. Aku confirm nampak kau lah 80 kilo macam ni lah tuan-tuan. 80 kilo. Confirm nampak kau nak sembunyi macam mana. Macam mana Kak Jam Tak boleh nak sembunyi Tapi dah. bila Abang Man cakap tu, kata-kata single tu, akak pun, terpinga-pinga akak dengan kawan akak orang ni. Kami bangun. Pergi kat katil tu, Mi. Betul, Mi, Maria tu, Mi. Memang ada. Papan sekeping. Patut Kak Jam tak nampak. Tak nampak, Mi. Akak dah pergi dekat katil tu, Kak cakap, ya Allah, Maria, Kak cakap. Kau bayangkan 80 kilo, 8 bulan lepas, 80 kilo, 85 kilo lah. Memang kita orang selalu kata, alah kau ni bila, kan? Biasalah kan? Bila kita umurnya ni tuan-tuan, biasalah kita kena-kenakan kawan kita kan. Dia kata, puah aku nak kurus tak boleh lah apa. Sekarang tuan-tuan, lepas 8 bulan, saya jumpa balik dengan kawan saya tu, saya nangis, akak nangis. Of course lah. Sedih hati akak, Mi, masa tu, Mi. Sedih hati akak tu sebab cerita ni jarang saya takkan cerita tuan-tuan. Tapi itulah pengajaran kami. Kita nak pengajaran tu, Mi, sebenarnya. Papan sekeping, Mi, betul-betul. Kata laki dia mungkin dalam 30-35 kilo lah. Bayangkan, Mi, 80 kilo. lebih berat dia, Mi. Dalam masa 8 bulan lah kita tak jumpa. Tinggal 30 kilo badan dia, Mi. Jadi akak pun saja tanya, bang, tanya kat isteri suami dia kan, Maria ni sakit apa bang sebenarnya? Ni Maria tadi tak bercakap lah Kak. Memang dah tutup mata je lah. Mata dia, Mi, nampak mata putih je ni. Mata, pipi ni dah cengkong ni. Ni nampak ni cengkong tuan-tuan. Tak ada daging dah. Ini orang kata apa? Benda tak ada daging, kau faham tak? Faham Mata memang. dia ke dalam tuan-tuan, mata ke dalam. Astaghfirullah. Kangan dia tuan-tuan, orang kata boleh rasalah tulang-tulang tu. Macam orang Ethiopia tuan-tuan, kawan saya ni. Masa tu dia tak pakai baju, dia orang tutup dengan kain batik je. Pasal dia selalu kata dia panas, Mi. Panas. Kalau dia cakap pun panas, dengan ujung je, panas. Cakap, bang, sebenarnya Maria ni sakit apa, bang? Kau bayangkan bulan 1 contohlah, Nurin tu bulan 1. Kau tengok kawan kau 85 kilo, kita ejek-ejek dia kan. Kau macam tu. 8 bulan, 8 ke 1 Ogos lah contohnya. 8 bulan kemudian kawan kau 30 kilo. Kan? Apa penyakit sebenarnya Maria ni, bang? Kita tanya suami dia, apa bang penyakit dia? Akak mati-mati ingat ini mesti kanser lah ni. Kanser paru-paru. Pasal kita biasa jumpa orang macam ni. Bukan minta maaf lah tuan-tuan. Saya, yelah, kita benda tu drastik. Sespo contohnya. Tiba-tiba orang kata apa yang jenis yang nakal sikit. Kanser yang jahat tuan-tuan. Payudara dan sebagainya. Rahim, payudara. Rahim. Yang jenis yang yang agresifnya Laju. kanser. Laju. Tapi Abang Man tu cakap, Jam dia kata, sebenarnya doktor pun tak tahu dia sakit apa. Misteri lah. Dah check dah kanser ke paru-paru ke jantung ke semua dah habis check dah. Dah masuk lah yang check bawah terowong tu, apa nama tu? MRI. Dah masuk dah Jam. Berapa kali dah dia kata, sekali dua dah masuk MRI tu dah check habis atas ke bawah Jam. Clear. Tak jumpa, clear. Jadi dia kata cuma dia punya masalah ni 3 bulan lepas baru kena 3 bulan lepas. 3 bulan. Kau bayangkan 3 bulan lepas dia mengadu badan dia panas. Okey, permulaan dia. Permulaan dia badan panas. Lepas tu dia mimpi, dia cakap dengan husband dia, saya mimpi orang bagi saya makan darah anjing. Anjing hitam. Dia nampak anjing tu, dia nampak dalam mimpi tu. Anjing hitam, tuan-tuan. Dia nampak ada orang potong leher anjing tu, zas. Dan dia tadahnya air darah yang turun daripada dia mimpi. Dia cakap dia mimpi. Dia cerita dengan husband dia. Lain macam lah bang mimpi saya kali ni bang, dia kata. Mimpi lepas tu darah yang tadah pada anjing hitam ni lah Mi. Orang tu paksa dia minum Mi. Dan dia minum habis Mi. Dia kata masa tu kata suami dia cerita dia haus sangat. Benda yang haus bila kau bagi apa pun, air longkang ke apa, kau akan minum pasal kau nak hilangkan rasa haus kau yang sangat membara tu. Lepas dia mimpi tu lah Jam, dia kata dia start jatuh sakit. Jatuh sakit, ambil MC, lepas tu lalas cuti. Cuti tanpa gaji lah. Dan sekarang ni dia kata lepas 3 bulan inilah yang Jam nampak. Allah. Maria ni.
Akak punya sedih pasal dalam kepala akak masa datang ni kanser Mi. Kanser. Itulah akak tak ada benda lain. Pasal kanser ni yang dapat yang ganas ni kita memang tahu dia akan down laju tuan-tuan. Betul, relapse tu Ikut jatuh. pengalaman saya lah tuan-tuan. Tapi saya tak sangka punya kawan saya ni tak ada penyakit tuan-tuan, dan saya pergi dekat bahagian kepala dia, dia betul-betul gigi ni sampai dah keluar. Kau faham tak orang yang dah terlalu kurus? Betul, terlampau kurus. Nampak terbayang-bayang tuan-tuan muka dia tuan-tuan. Gigi dia nampak keluar. Jadi akak cakap kat telinga dia, "Babe, aku datang ni babe. Jam. Kau ingat tak babe, aku kejar kau selalu babe kat sekolah kan?" Dia pandang ni kebel-kebel. Dia nak cakap, tapi benda tak keluar ni. Tak tahu nak panggil jam ke apa, dah tenaga tak ada. Senang cerita tuan-tuan, dah tak ada tenaga tuan-tuan. Makan pun mesti lapar. Suami dia kata dulu masa kat hospital letak kat salur susu tu. Salur susu tu masuk. Tapi bila balik rumah dia asyik cabut. Dia tangan dia cabut, nak ikat kesian dia cakap. Dia cabut. Jadi diorang pun tak boleh nak pasang, tak pandai nak pasang. Pasal pasang salah-salah tuan-tuan, dia masuk paru-paru kata lelaki dia ni. Kata suami dia, jadi panggil doktor, panggil ni pada klinik terdekat. Kadang-kadang pun lama ni diorang dah boring. Jadi dia main sudu je lah. Air nasi ke apa yang susu ke apa, sudu. Dudukkan dia kadang-kadang nak minum tu. Kadang-kadang minum pun dia muntah balik ni. Dia seolah-olah benda tu dah tak boleh masuk kat kerongkong dia. Jadi akak datang kat kawan akak tu Mi. Akak pegang kepala dia. Rambut semua dah jatuh tuan-tuan. Rambut dia orang kata, senang saya cerita lah, memang rambut dia dah botak tuan-tuan. Dah tak ada rambut dah kawan saya ni. Saya pegang tangan dia tuan-tuan, semua tulang tuan-tuan. Inilah kawan antara kawan baik saya kat sekolah ni dulu tuan-tuan. Inilah kawan yang selalu saya meniru tuan-tuan. Meniru Mi, kau jangan. Meniru tuan-tuan, geografi. Takkan tak. Saya cikgu geografi saya dulu tuan-tuan. Memang garang orang kata. Kawan saya ni lah kadang-kadang tak bawa buku teks. Tak bawa buku teks. Memang berani lain ya tuan-tuan. Cakap kau punya geografi masa berapa? Aku masa 4. Aku masa pertama. Boleh bagi. Kau jangan Mi, cikgu sama. Oh, cikgu Jadi bila cikgu katakanlah, siapa cikgu? Saya pun dah lupa cikgu geografi saya. Katalah Puan Mariah contohnya. Mariah Musa. Dia masuk waktu 1. Maknanya dia masuk kelas kawan saya ni, akak masa 5, masa 6. Kan lepas rehat ke apa kan? Boleh tu pinjam. buku bagi sini, bagi adjust dulu. Pergi sekolah tuan-tuan, yalah nampak je pengawas apa semua tuan-tuan. Tapi nakal juga. Jadi kawan ni yang selalu adjust akak ni. Faham. Pasal dia duduk dekat, dia selalu adjust. Memang Dia kawan selalu baik bantu lah, Kak, kita. Kawan baik, memang kawan baik. Cuma kawan saya ni tuan-tuan, dia sampai form 3, dia tukar sekolah. Dia masuk teknik. Dia masuk sekolah teknik tuan-tuan. Kat situlah dia berjaya sebenarnya. Saya masih lagi kat sekolah lama. Tapi walaupun macam tu kita Mesti selalu kita kawan ni, orang kata kawan kedai kopi ni lain tuan-tuan. Kawan yang suka apalah kau hanat cakap ayat walaupun tu, tak jumpa lama tapi tetap ni. Itu orang kata kalau kita gurau kasar-kasar, ini tak ada simpan Takkan terasa hati lah. Ini lain tuan-tuan. Ini kawan ni macam walaupun sampai form 3 tuan-tuan, tapi ikatan kita tu rapat ni. Faham. Jadi akak bisik kat telinga dia, aku datang ni babe, akak bawa akak ni. Sampailah tuan-tuan, saya pegang ke kaki dia. Tapak kaki dia tuan-tuan. Suami saya pengurus jenazah tuan-tuan. Suami saya seorang pengurus jenazah 25 tahun dalam orang kata pengurusan jenazah. Jadi saya selalu follow suami saya. Kadang-kadang saya sini pun ada uruskan jenazah juga. Kadang-kadang time orang tak ada, pengurus jenazah ada nak tolong. Kadang-kadang ada waris yang takut saya ni. Jadi tuan-tuan, saya pergi ke tapak kaki dia tuan-tuan, dan saya dapati tapak kaki dia tu Sejuk. bukan sejuk Mi. Dia tak ada lepeh lagi lah. Dia tegak macam ni. Dia tak ada melengkung tu. Tapak kaki kita kan melengkung. Kau faham tak? Tapi tapak kaki kawan akak ni dia dah rata tuan-tuan, senang cerita. Dia tak ada melengkung tu lagi. Dan kata untuk tua tuan-tuan, ini kata untuk tua Ini kata untuk tua lah yang adalah saya belajar sikit. Kalau tapak kaki orang yang sakit lama ni Mi, contohlah orang sakit lama ni, dia tapak dia rata. Ini kata untuk tua tuan-tuan Ini kita tak boleh nak ramalkan hidup mati seseorang tuan-tuan. Tapi ini antara ilmu yang saya belajar petua dulu. Kalau tapak kaki dia tu dah orang kata apa, dah macam ni, dah tak ada ke dalam tuan-tuan, maknanya
rezeki dia dah tak ada di dunia ni. Dia tak cakap mati ke apa. Rezeki dia dah tak ada, tuan-tuan. Masa dah sampai. Itulah tapak kaki dia rata, tuan-tuan. Faham. Jadi saya pegang, saya kata, alamak. Saya kata, ya Allah, ya Tuanku, panjangkan umur kawan ni. Tapi pada masa sama akak punya doa ni, ya Allah, ya Tuanku, kau pemudahkanlah urusan Maria ni tadi. Bukan nama sebenar, tuan-tuan. Kau pemudahkanlah urusan Maria ni, tuan-tuan. Ya Allah, kata, pasal apa, tuan-tuan? Saya kesian, Mi. Akak kesian, Mi. Yalah. Akak Tak ada tenaga dah, Mi. Kau bayangkan dia duduk atas katil tu, akak tak boleh perasan. Dia dah ada kat atas katil tu. Ya. Punyalah papan sekepingnya kawan saya, tuan-tuan. Dan akak sebab akak cakap, ya Maria, kalau ada dosa aku pada engkau, daripada zaman kita remaja dulu, zaman budak-budak apa semua terkasar yang engkau simpan ke apa, aku minta ampun, minta maaf Maria. Aku minta ampun, minta maaf. Kan engkau lah satu-satunya sahabat aku dunia akhirat. Aku masih ingat semua kebaikan kau pada aku. Kalau engkau ada salah pada aku, Maria, aku ampunkan dosa engkau ni. Sebab Mi akak masa tu. Akak panggil kawan akak ada orang tu, akak cakap, datang jumpa Maria ni, cakap kan, doakan dia. Akak ajar dia mengucap perlahan-lahan. Dia bukan mengucap asyhadu alla, tak ada, Mi. Allah, akak cakap, ingat Allah Maria, Allah. Kita ni pinjaman je Maria, Allah. Akak ingat akak sampai ke rumah tu dalam pukul 2 rasa. 2. Jadi kita dah jumpa tu, Abang Man tanya, Jam, balik terus ke? Ada nak macam jalan-jalan kat tempat ni? Nak ambil hotel ke apa? Tak macam mana lah, Mi. Berat hati akak hari tu. Akak cakap dengan kawan akak, korang ni besok boleh ambil cuti tak? Pasal akak tak kerja. Akak kerja sendiri. Tanya kawan yang 2 orang ni tadi, kau ada ni tak? Dia kata, tak apa Jam. Kalau kau nak jalan-jalan ke apa semua, akak dulu USM. Akak jadi setakat kata Perak, Pening, Kedah ni kawasan akak. Faham. Jadi akak cakap, aku ni tempat-tempat ni kalau nak kita boleh dah pergi 2-3 tempat ni. Kedah ke mana ke nak berjalan ke. Bukan nak berjalan, saja-saja dah alang-alang sampai jauh-jauh ni. Kawasan ni. Jadi kata kawan-kawan, tak apalah Jam, boleh lah. Tapi tak tahu hati tu, Mi, dia jadi berat, Mi. Dia jadi berat semacam je. Bila lepas tengok Maria. Jadi akak cakap dengan suami dia, Maman, tumpang solat kejap lah. Jamak. Zuhur asar ni. Dia kata, Jam lepas ni nak pergi mana? Walaupun dah cakap dengan member tadi macam, jomlah kita jalan-jalan, pergi orang kata apa, Kedah ke Perlis ke apa. Pening ke mana ke. Tapi dia punya berat tu sebenarnya nak solat tu, nak duduk sebelah member ni tadi. Faham. Macam nak drag waktu je kat nak jalan tu sebenarnya tak ada dalam otak. Tapi nak bagi kawan 2 orang ni kekal dengan kita. Kita sudah bagi satu ni lah, jomlah lepas ni jalan-jalan kan, apa semua kan. Jadi lepas akak solat jamak tu lah, Mi, dengan kawan-kawan akak ni. Buat jamak tu lebih kurang akak ingat dalam sebelum asar lagi. Masa tu kami solat tu pukul 3.30. Abang Man dia kata, anak-anak dah beli nasi bungkus. Dia kata, tak sedap lah. Engkau dengan Maria ni kawan baik, dia kata. Nama engkau selalu ada lah, dia kata. Masa tu akak dah start menulis. Akak dah memang jadi penulis. Di Minggu Wanita sendiri dah pernah dah hantar-hantar bahan dekat Mastika, dekat majalah Upan tu, nama dah ada. Jadi kawan-kawan ni sukalah kita jadi yang kita nak. Memang kata minat cita-cita tu akak memang itulah dia. Kawan-kawan ni tahulah. Saya bekas editor majalah sekolah sekali dulu, majalah Suria. Jadi kawan-kawan ni tahulah, cik sukalah kata. Jadi Mi dipendekkan cerita, lepas makan-makan tu lah pukul 4 suku tu. Abang Man tu datang kat Maria ni. Dia nak bagi time susu lah, time minum susu lah, senang cerita. Gerak-gerak Mi dah tak ada tuan-tuan. Gerak-gerak dah tak ada tuan-tuan. Astagfirullah. Mata terbuka Mi macam ni. Jadi gempar lah Mi. Kat anak-anak dia semua. Kat kami sini pun akak macam terduduk jugalah. Yalah. Patutlah akak cakap Allah Ta'ala memberatkan hati akak ni. Untuk bergerak ke mana-mana. Untuk orang kata nak balik. Patutnya janji tadi pergi balik hari je. Lepas ni kita balik lah. 4 jam tuan-tuan perjalanan. Kan. Lepas tu tiba-tiba cakap pula, jomlah jalan-jalan. Pergi Kedah ke, pergi Perlis ke, pergi Pening ke. Allah Ta'ala menggerakkan hati tu. Jadi akak cakap dengan Abang Man ni, tak boleh cakap dia tak ada ni Abang Man. Memang kita rasa, saya sendiri rasa tuan-tuan, kosong. Saya ada pengalaman tuan-tuan dengan ni, kosong. Rasa kat hidup kosong. Tapi tak boleh kita yang confirm kita kan. tak boleh decide. Telefon ambulans. Panggil paramedik datang dulu nak confirm kan. Jadi ambulans datang tuan-tuan.
kat rumah sahabat saya ni. Cek pakai mesin yang tek kan. Letak kat sini tuan-tuan nak tengok jantung semua. Habis dah. Memang dah habis tuan-tuan. Dan oleh kerana dia datang, dia keluar pada hospital. Dia ada surat hospital semua tu. Tunjuk je surat hospital. Maka ambulan tu Sign lah. bukan, dia suruh pergi balai polis je lah. Orang kata faham. apa ni, kematian ni daripada hospital lah, senang cerita. Dia ada penyakit lah, senang cerita. Jadi pergi balai polis untuk dapatkan permit kubur. Okey. Sekejap je Mi. Laju ke Kak? Laju. Diorang kat sana ni orang kata bagusnya pula urusan tu laju. Pasal satu, dia tak payah bawa pergi hospital postmortem ke apa, tak ada. Betul. Pasal dia balik tu dengan surat hospital. Memang doktor arahkan balik apa-apa habis kat rumah je lah. Jadi dia memang macam tunggu kami datang je. Geng-geng orang kata geng-geng lahanat dia ni kat datang kan. Geng-geng ni lah tuan-tuan, geng-geng ni lah orang kata. Yang besar dengan dia. Geng-geng diorang panggil kat sana zaman sekolah tu geng-geng setan ni, dia cakap kita orang ni. Kaki meniru lah, kaki apalah tuan-tuan, kaki minjam-minjam ni lah tuan-tuan kan. Jadi dia tunggu kami datang je sebenarnya tuan-tuan. Dan urusan sangat mudah Mi. Sehinggalah orang kata apa, masa nak dimandikan. Cerita ni panjang sikit tuan-tuan. Tapi cerita ni panjang tuan-tuan. Tapi bukanlah nak buka aib dan sebagainya tuan-tuan. Ada pengajaran dia. Ada ibrah yang saya nak sampaikan nanti. Jadi masa mandi tu tuan-tuan, anak dia yang perempuan tadi takut nak mandikan. Pasal tak biasa dengan jenazah tau. Bukan semua orang tuan-tuan sama ada waris ke apa, dia boleh dengan urusan jenazah ni tuan-tuan. Jadi dia punya pengurus jenazah wanita tu ada. Dibawa ke masjid berhampiran rumah dia ni untuk diuruskan. Tetapi kita minta lah anak dia yang 2 orang ke 3 orang. 2 orang rasanya anak dia yang perempuan ni. Dah besar lah juga. Orang kata belasan tahun untuk bantu. Dia kata, Cik Jem, saya tak pernah dia kata nak uruskan jenazah ni. Lagi jenazah mak memang tulang. Mak ni, mak pula dah kurus kering. Itu dah bukan mak dia yang sebenar. Dia rasa macam orang lain. Jadi dia takut. Dia nampak mak dia macam daripada sihat tiba-tiba down macam ni. Jadi anak ni jadi takut tuan-tuan. Jadi pengurus jenazah kata, ustazah tu cakap, Kak Jem, dia pun panggil Kak Jem tak? Kak Jem, boleh ke tolong saya ni? Kau nak kat 2 orang tu dah angkat tangan dah. Pasal jenazah dia uzur tuan-tuan. Tu je lah. Saya rasa kalau jenazah dia berat 80 kilo ke 70 kilo ni mungkin kawan saya 2 orang ni nak join lah. Tapi oleh kerana dia uzur sedikit tuan-tuan. Ada keuzuran tu nanti saya cerita tuan-tuan. Jadi oleh kerana saya ni tuan-tuan, di Korea saya sendiri, adalah suami kita pengurus jenazah. Adalah juga membantu tuan-tuan. Tapi bukan saya pengurus jenazah, tak. Saya membantu tuan-tuan. Jadi saya kata, ustazah bolehlah ustazah saya bantu. Ustazah bawa seorang kawan. Jadi kami bertiga kat dalam tu. Bertiga saya rasa ini fardu kifayah. Inilah jasa terakhir saya pada kawan baik saya ni. So, ustazah tu bawa lah pembantu dia 3 orang. Maknanya 3 orang je yang 3 orang. Jadi saya ambil bahagian tengah tuan-tuan. Ustazah ni ambil bahagian kepala semua. Dia orang kata kepala dia lah, ketua dia lah. Saya ambil bahagian tengah dan dia punya pembantu tadi ambil bahagian kaki tuan-tuan. Jadi kita basuh lah tuan-tuan. Basuh semua. Sampailah ke part, kita akan tekan sikit perut dia tuan-tuan. Betul. Perut ni bahagian saya lah tuan-tuan, tekan. Kawan saya ni lama duduk hospital ni. Bayangkan lama duduk hospital ni kan. Tak ada makan, tak ada minum dah berapa bulan dah. Susu, air-air bubur. Kalau ikutkanlah tuan-tuan, tak ada najis. Kalau ikutlah dari segi perubatan lah, senang cerita Mi. Najis pun sikit. Tak ada najis. Kalau ada pun sikit-sikit lah tuan-tuan. Pasal dia tak ada benda yang dia makan. Benda kasar tu dia tak ada makan. Tapi tuan-tuan nak jadikan cerita, tuan-tuan nak jadikan cerita. Saya tekan sikit je tuan-tuan. Sebelum tu dia pakai pampers ni. Kita dah keluar ke pampers ni semua. Bahagian ni sensitif juga. Tu sebabnya akak ambil bahagian ni. Tekan perut dia sikit. Keluar najis. Banyak. Apa tu tekan sikit. Keluar lagi. Tekan lagi ke bawah. Keluar yang kau faham tak Mi? Dia keluar ni tuan-tuan. Dia jenis yang keluar non-stop. Banyak lah orang. Banyak tuan-tuan. Saya pun sampai. Saya cakap Ustazah. Ustazah ambil alih lah pula bahagian ni. Saya takut jadi fitnah tuan-tuan. Saya takut jadi fitnah. Mungkin saya tersalah tekan ke apa ke. Kan pasal kita ni tolong-tolong bila ada kecemasan ni kita bantu ni. Macam ni lah. Jadi Ustazah ni ambil bahagian ni. Dia pun tekan. Dia tekan ni. Akak dia tekan perbelahan. Masa ni kawan baik kita. Kalau ikutkan dia tak ada perut ni. Apa suka pain.
Tak ada perut dah. Nak cakap mata pun betul. Kulit je tuan-tuan. Kulit yang dah kecut tuan-tuan. Kulit yang... Tak payah nak cerita tuan-tuan. Perut kita ni lemak dia itulah terkumpul kat situ. Lemak paling banyak tuan-tuan kat perut ni lah terkumpul. Lemak boleh tak ada tuan-tuan. Tapi bila ustazah tu tekan ni, lagi banyak dia keluar ni. Sampai non-stop. Sampai kita mandi untuk membersihkan najis saja 45 minit. Dia tak ada stop. Tekan keluar. Lepas tu bila kita ustazah pakai sarung tangan, jolok bawah tu sikit lah. Dia nak tengok kan. Dalam keadaan tertutup tuan-tuan ni, pakai kain batik depan. Letak ni je. Tak nampak bawah tu. Keluar balik. Alamak. Dia kata, Kak Cem ada lelaki lah. Dia kata, oh lah ustazah. Selepas 45 minit kan? Ada lelaki lah ustazah. Kita nampak air Air pun nampak. nampak air kuning tu ada lelaki kan. Macam mana ni ustazah? Nak pakai pampers ke? Nak tutup dengan kain ke? Ustazah kata, termenung sekejap. Orang kat luar dah tanya dah selesai ke? Dah lama sangat. Dah selesai ke urusan dia? Sekarang kita bagi anak dia masuk. Busuk ni. Busuk. Saya tuan-tuan. Saya nak Allah Ta'ala kurniakan satu je tuan-tuan. Saya punya kelebihan ni. Nak percaya tak percaya dah lah tuan-tuan. Saya tak pernah muntah tuan-tuan. Walaupun saya dah mengandung 5 kali saya mengandung. 3 anak hidup, 2 anak meninggal. Seumur hidup saya tuan-tuan, saya tak pernah muntah. Tak pernah ada polis. Tak pernah. Kalau tak pregnant macam ni apa saya tak pernah muntah. Kalau saya nak muntah tuan-tuan kata perut ni rasa penuh ke ni. Saya terpaksa jolok ni. Muntahkan sendiri. Kadang makan banyak kan. Macam sebu biasa kan. Muntah paksa. Jadi bau najis tu tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan tak boleh nak cakap lah bau najis tu. Dia bukan bau najis yang biasa-biasa. Najis kita sendiri tuan-tuan. Dia tak macam tu. Dia bau macam tu. Benda yang kita dah peramkan tuan-tuan. Kita dah simpan lama tuan-tuan. Tiba-tiba hari ni kita bagi letup keluar. Yang dia punya pembantu Sasa tu dia dah pakai macam ni tuan-tuan. Dah puas dah. Ambil minyak cakapak. Member bawa minyak cakapak. Makcik lah tuan-tuan. Makcik lah. 50-an ke atas lah juga masa tu. Letak minyak cakapak tu cover ni. Nak cover. Akak cakap. Zata kata jangan bagi orang luar masuk. Nanti jadi fitnah dia cakap. Jadi cakap macam mana ni Sasa kan. Benda tu keluar. Dia kata Jam. Dia tak cakap kak. Dia minta pembantu dia tu. Dia bisik. Pergi panggil pengurus jenazah lelaki. Dia pengurus jenazah perempuan. Panggil satu pengurus jenazah lelaki ni. Pakcik ni dah tua lah. Dalam 70-an. Masuk untuk tengok bisikkan kat dia lah. Banyak pengalaman. Betul. Jadi pembantu dia keluar. Bercakap kau orang situ. Akak tak kenal. Siapa kau nak panggil? Kan? Pakcik Remy ke? Kan? Pakcik Pipi ke? Pakcik Mirul ke? Tak kenal. Kita tak kenal. Kita orang pun datang kat situ. Panggil lah pakcik ni. Katalah Tuan Haji Remy lah. Kan? Tuan Haji Rahimi lah. Kita jumpa. Datanglah pakcik Rahimi ni. Jadi kata Ustazah ni. Ustaz cakap. Masalah lah sikit Ustaz. Makin tekan makin banyak. Makin tekan makin banyak. Tak tahu mana datang lah cakap. Jadi kata Ustaz ni tak apa. Dia kata. Dia pun letak saya. Saya sebenarnya tuan-tuan, inilah mana kita pernah tengok orang lelaki uruskan jenazah. Tuan-tuan, mana boleh masuk. Kita perempuan tahulah. Dia letak tangan dia tuan-tuan. Atas perut jenazah tadi berlapik tuan-tuan ya. Ada 2 lay, 3 lay lah kain batik lepas tu. Kami 3 orang jadi saksi tuan-tuan. Dia pegang, dia letak tangan dia. Saya tak tahu apa dia baca tuan-tuan. Kemudian diurut ke bawah 3 kali ni. Diurut ke bawah 3 kali tuan-tuan. 1, 2, 3. Stop. Lepas tu dia letak balik tangan dia. Dia baca tak tahulah apa ayat dia tuan-tuan. Saya pun tak sempat bertemu dengan Tuan Haji ni. Lepas tu dah kata. Yang ini kali terakhir lah ni dia cakap dengan Ustazah tadi untuk bersihkan. Betul tuan-tuan. Lepas 3 kali tu kami tekan. Ustazah tekan balik. Memang keluarlah najis terakhir tu tuan-tuan. Warna dia hitam tuan-tuan. Macam air longkang lebih hitam pada air longkang. Dia punya bau dia nak bila tuan-tuan. Saya rasa dah habis tahan dah tuan-tuan. Dah habis tahan dah. Saya pun sudah rembat itu minyak cakapak tuan-tuan. Sudah letak lah. Dekat hidung saya punya nak cover tuan-tuan dah. Habis tahan dah tuan-tuan. Itulah yang terakhir ni. Bila keluar tu, Zazah cek balik. Alhamdulillah, clear. Tapi tu cakap Zazah nak tutup dengan kain tak? Dia kata, insyaAllah ni tak ada apa ni kan. Jadi kami pun cepat-cepat tuan-tuan.
Orang kata apa, bersihkan dia, ambil uduk. Orang kata last kali kita simbah dengan air ni lah, kita letak air, kita panggil air apa, hujung. Air apa ni, kapur barus pun ada juga. Ada satu air apa, air 7 kali 5 macam tu lah. Ada lah orang kata ada air mawar semua tu. Lepas tu baru kita kapankan. Masa kapan tu alhamdulillah ni tak ada apalah. Cuma akak rasa macam akak boleh seorang lah dukung jenazah ni. Bila kita nak alihkan tu, kita panggil family terdekat. Minta, pasal dia sebelah tu je tempat kapan tu. Kita dah standby lah kapan tu. Panggil jugalah 3 orang datang. Pasal berat pun saya ingat, taklah tuan-tuan tak sampai 30 kilo rasanya. Rasa macam aku nak angkat dia seorang je ni. Punyalah macam tu, tapi yelah, kan jadi apa-apa payah kan. Jadi panggil lah waris 3 orang masuk. Anak-anak buah dia angkat. Dan kata apa, alhamdulillah urusan perkebumian tu tuan-tuan selesai. Dia masalah dekat situ je. Masalah dekat Najib banyak ni tadi tuan-tuan. Dan orang kata selesailah kawan saya ni tuan-tuan. Lepas waktu maghrib, orang kata senang cerita, habis waktu maghrib tu tuan-tuan, orang sana kata simpan. Istilah dia simpan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh teka negeri mana lah, simpan. Dah selamat simpan tuan-tuan. Jadi saya pun bercadang nak balik lah. Saya cakap dengan member ni, ambil lah hotel yang dekat-dekat untuk kita berehat. Penat tuan-tuan, tapi alhamdulillah saya bawa baju. Memang ada standby baju ni, sepasang. Memang pergi mana-mana kita takut. Cuma tak adalah bawa towel ke gerung gigi, tak ada bawa lah. Bawa baju sepasang tuan-tuan. Jadi sebelum saya balik tu lah tuan-tuan, Abang Man berjumpa dengan saya. Suami ni tadi, suami kepada Maria kawan saya ni. Lepas tu Kak Jem, apa yang Abang Man cakap? Yalah, Abang Man datang jumpa Kak kan. Cakap Jam, dia cakap. First dia cakap terima kasih lah. Dia kata datang bukan je jumpa dengan arwah apa ni, Maria ni, tapi membantulah dia kata dalam urusan apa ni, mandi tadi kan. Dia cakap, tu awak cakap, itulah bang tadi masa mandi tadi, dia kata abang saya ada, Tuan Haji Rahimi ni ada cakap lah dengan dia. Dia kata benda tu kan. Tu cakap tak sangka lah bang, tapi kita tak ingat apa-apa ni. Kita fikir dari segi kau lama sakit, Yalah. kau tak ni kan, mungkin kau pun Kita pakai fikir yang pamper. baik-baik Kita lah, fikir Kak. baik-baik tuan-tuan. Saya tak fikir yang benda-benda lain yang misteri ke, apa ke, azab, pedih ke, tak ada tuan-tuan. Jadi kata Abang Man ni, pasal dia kan kerja hospital. Dia kan bawa band ambulans ni tadi. Dia kata Jam, sebenarnya Jam, dia kata abang dah lama nasihatkan Maria ni. Dekat sini lah cerita dia tuan-tuan sebenarnya. Abang dah lama nasihatkan Maria ni, jangan buat benda tu, jangan buat benda tu. Tapi dia tak nak dengar nasihat abang. Jadi kita pun fikir, nasihat apa pula suami dia nak cakap ni. Masa tu akak dengan 2 orang kawan akak lah, orang lain tak ada ni. Masa tu anak-anak dia semua tak ada. Dia kata abang cari kat engkau lah Jam. Dia kata dia memang tunggu engkau dengan kawan kau ni datang lah. Dia kata memang dia tunggu masa dia sihat. Dia selalu cakap apa ni, kau punya hubungan baik tu, kata memang baik lah bang. Dia dulu duduk Sting Garden, saya ni memang kamceng ni bang, kawan kamceng ni, kata. Ya, dia kata ada selalu cerita zaman-zaman korang sekolah dulu. Jadi dia kata itulah Jam, dia ni tak nak dengar nasihat abang. Jadi akak pun tertanya-tanya, akak cakap nasihat apa yang sebenarnya dia tak nak follow bang. Rupanya Maria ni kan dia kerja dengan PBT tadi, pakai yang seragam tuan-tuan, uniform. Dia ada kuasa. Jadi setiap kali tuan-tuan, dia senang cerita lah, jumpa kesalahan lah, contoh lah. Ini kata suami dia katalah orang buat rumah, tak ada pelan, tak ada kelulusan daripada PBT. Sepatutnya dia keluarkan surat saman tuan-tuan. Tengok pada nilai rumah, macam tu lah kan. Tapi konten tepi. Cakap lah, kau katakan kau kontraktor tu, macam ni lah Cik Mimi. Kan? Betul. Kalau saya keluarkan surat saman ni Cik Mimi, Bayar banyak. Cik Mimi confirm kena naik mahkamah. Dia ada macam, bukan mahkamah universiti tuan-tuan, dia PBT ni dia ada mahkamah untuk ni lah, saman ke, compound ke, apa-apa semua. Jadi kalau naik ni Cik Mimi tak lari ni, dia kata RM50,000. Betul juga, tak ada pelan ni apa semua ni. Cik Mimi takkan tak tahu undang-undang kita. Kalau nak buat apa-apa kena ada pelan dulu. Kena hantar ke majlis, mohon pelan apa semua, kita bagi kelulusan, dah ada tu semua baru boleh buat. Jadi sekarang ni Cik Mimi pilih. Cik Mimi nak saya bukakan
kertas ataupun Lagi sikit. kita nak minum-minum sikit ke apa. Kalau kau pilih apa Mi? Minum-minum agak kan. Minum-minum lah tuan-tuan. Bayar rendah sikit. Kita pun dah tahu dah salah dah ni. Kita dah buat salah dah ni. Tak ada pelan, tak ada apa semua. Tak ada permit buat kerja kan. Jadi minum-minum tepi. Minum-minum tepi Mi. Sekali minum-minum tepi RM10,000. Kang kata kalau jenis salah ni, pakcik ni contohnya jual soya. Pakai ban. Tapi kesalahan dia meletakkan kenderaan tempat parking. Betul? Tempat parking tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh. Pakcik jual soya je tuan-tuan. Mana duit sangat pakcik kau? pun merayu lah kan. Saya ni anak 10, puan apa semua ni. Kalau boleh. Dia sepatutnya compound macam tu. Meletak kenderaan ni sebenarnya taklah banyak tuan-tuan. Tak banyak lah kot. 100-200 kot katnya. Lain tempat lain kot dia punya ni. Tapi dia pau pakcik ni 100. Kan besok pakcik ada lagi 100. Sampai lala pakcik tu dah tak boleh nak berniaga kat situ tuan-tuan. Pecah Seminggu amanah lah sekali kau. je datang. Seminggu sekali je mungkin sama datang. Dia dah tahu pakcik ni. Kan pakcik mula-mula jalan 1/3 kan. Lepas tu lari pula 1/5. Dia ada je tuan-tuan. Jadi orang kata apa? Memang hidup dia tuan-tuan rupanya daripada dia menyarung uniform dia tuan-tuan. Sehinggalah setahun orang kata apa, setahun sebelum dia meninggal lah. Itulah duit tepi yang dia dapat tuan-tuan yang kemudiannya digunakan dalam kehidupan harian dia tuan-tuan. Dan kata Abang Man ni sebenarnya Jam, saya percaya dia kata 5 bulan sebelum dia jatuh sakit enteruk ni, dia sebenarnya orang kata apa, hampir bergaduh dengan seorang orang luar lah. Saya tak nak sebut lah tuan-tuan, Bangladesh ke, Indonesia ke, Myanmar ke, saya tak nak sebut lah orang luar lah saya sebut. Yang mana tuan-tuan, dia tangkap budak ni, pakcik lah, bukan budak lah, umur dah 40-an lah. Dia tangkap tuan-tuan di atas kesalahan meletakkan kenderaan kat tempat ni macam ni. Budak ni, okey, brother ni parking kereta. Okey. Parking kereta, dia warga asing tuan-tuan. Dia tak ada lesen mandu, faham tak? Faham. Tak ada lesen memandu, Banyaklah permit kesalahannya. tak ada, banyak kesalahan lah. Pasport tamat tempoh, kosong lah kiranya, kosong. Kosong lah tuan-tuan. Dan dia minta dekat orang ni 1,000. Okey. Dia ni baiknya Maria ni tuan-tuan. Dia bercerita dengan suami dia. Jadi Apa yang benda dia tu buat? dalam pengetahuan suami dia tu sebab suami cakap jangan yang, tak payah bawa kerja ni lagi, cukup dah yang. Tapi dia macam ni Mi. Bila kau selalu buat kerja ni, dia dah jadi habit. Dia dah masuk dalam kau punya darah dan kau dapat duit ni dan dalam keadaan kau selamat. Yelah, gelap mata orang Kau kata. selamat. Kau selamat dari segi orang tak boleh nak ambil tindakan kat kau. Tindakan tata susila ke, tata tertib ke, apa ke. Jadi kita rasa seronok Mi. Sebagai manusia biasa tuan-tuan, kita akan rasa seronok bila kita dapat duit tepi. Tapi masalahnya ni, budak minta kat budak ni, budak pendatang ni RM1,000. Okey. Untuk lepaskan daripada banyak. Kalau tidak dia kata aku cekup kau bawa pergi balai polis. So immigration. Kalau kat balai polis Kang lagi teruk kau Kang. Silap-silap kau kena hantar ke depo immigration, kau kena hantar balik kat sana. 40 tahun tuan-tuan, bukan budak-budak lagi sebenarnya. 40 tahun orang yang dah kahwin, orang yang dah ada anak. Dia minta 1,000 tuan-tuan. Walaupun dia buat rayuan. Budak yang dia cekup ni buat rayuan. Dia kata, puan tak boleh ke 300? Pasal dia ada 300 je. Nak pula right away kan kau. Dia kalau tidak dia kata, puan bagilah puan punya e-wallet. Dia minta, dia kata kalau aku bagi kau e-wallet, habislah keluar aku punya kantoi lah dia kata. Kau pergi telefon sekarang kawan kau, hantar duit. Sampai macam tu sekarang. Dia kata, puan tolonglah saya punya anak sakit puan. Dia cakap kan, saya ni. Member tu dah cerita lah. Oh tak ada. Kau telefon dengan kawan kau sekarang, suruh hantar duit, aku nak cash. Jadi orang kata budak ni telefon sana sini nak meminjam semata-mata nak bagi RM1,000 ni. Itulah permulaan dia sakit. Kata suami dia tadi. Ada kata Abang Man ni tadi. Itulah permulaan dia. Lepas pada jumpa budak ni lah tuan-tuan, dia orang kata apa, mengalami mimpi-mimpi ngeri yang akak cakap tadi tu. Minum darah anjing. Minum darah anjing lah.
Lepas tu duduk kat tempat yang tinggi, lepas tu dia jatuh. Duduk tempat tinggi dia jatuh, duduk tempat tinggi dia jatuh. Macam-macam lembaga yang menakutkan datang dekat dia. Mimpi semua. Dia mimpi, dia asal-usul dia lepas kejadian dia minta yang pau daripada budak pendatang. Jadi tak sampai seminggu dia alami mimpi-mimpi tu. Dan sebenarnya Abang Man cakap diorang pergi jumpa perawat-perawat. Inilah perawat-perawat untuk tengoklah, cek. Pasal masa tu dia dah sakit. Dia dah muntah darah. Dia dah tak nak makan. Dia banyak betul lah orang kata. Dia bangun tidur, dia rasa dia tak nak pergi kerja. Dia banyak benda-benda, simptom-simptom dia disihir tuan-tuan sebenarnya. Tapi oleh kerana Maria ni bukan orang yang percaya pada benda-benda ni, dia kata tak ada bang, ini tak ada apa ni, saya ni okey sebenarnya. Saya okey. Sampailah kesihatan dia tuan-tuan merosot. Dan yang last kali yang sebelum dia hantar hospital tu, kau tahu apa jadi? Jadi tak? Kak Maria ni. Pelik tak pelik tuan-tuan? Orang yang alami je tahu. Daripada mulut dia ni, mulut tuan-tuan Keluar rambut Bukan keluar rambut, keluar cacing. Bukan cacing. Ulat sampah tuan-tuan. Yang putih-putih ulat sampah tu. Ulat sampah. Banyak keluar, melambak. Busuk tak ada cakap je. Dia kata, keluar. So, diorang tak ada semangkuk. Masa tu diorang tak boleh buat cakap apa. Diorang takut perut ke rosak ke apa. Tak ada. Kan walaupun dia kata pelik, takkan mana ada orang keluar sampah, ulat sampah tu. Itu dia kejarkan kat hospital tu. Habis semua doktor X-ray apa semua tuan-tuan. Tak ada. Lepas keluar ulat tu yang terakhir tu lah tuan-tuan, kesihatan dia makin merosot. Sampai dia tak boleh bercakap, sampai dia tak boleh makan minum dan sampailah dia menghembuskan nafas terakhir waktu orang kata apa, akak ada kat rumah dia tu. Itulah antara azab dia yang orang kata apa, suami dia ceritakan pada akak. Jadi akak dia mendengar je lah tuan-tuan. Saya pun tak boleh nak buat ulasan kat sini, saya mendengar lah. Pasal kita jumpa dia 8 bulan sebelum tu tuan-tuan. Berat 80 kilo, 85 kilo, 80 Happy kilo go lah. lucky lagi kan. Memang jenis happy go lucky. Memang jenis kita tahu kawan kita macam mana tuan-tuan. 8 bulan tuan-tuan terbaring atas katil. Saya pun tak nampak jasad di atas katil. Punyalah kurus macam tu tuan-tuan. Sekeping, saya panggil macam plywood sekepingnya tuan-tuan. Sekeping plywood, tulang rangka je, daging dah tak ada tuan-tuan. Itulah azab dia. Dan memang suami dia percaya bahawa semua masalah ini sebenarnya berpunca daripada budak Indon yang terakhir jumpa yang dia main duit orang panggil apa? Duit tepi. Tapi memang tak jumpalah orang Indon tu kan. Dan dengan duit tepi tu tuan-tuan, memang dia buat rumah, dia beli kereta, dia beli barang kemas, dia bagi anak-anak dia makan. Itu sebabnya saya percaya anak-anak dia tidak menjadi dalam pelajaran. Anak-anak dia tak menjadi Mi. Itu sebabnya 2 anak perempuan tadi sepatutnya boleh mandikan mak dia tadi. Tapi lebih rela main telefon. Anak lelaki dia tu tuan, saya yang paksa angkat mak ni. Cik, dia cakap, Cik Jam ini tak ada kena badi manyat ke? Akak rasa nak. Aku ni fikir mak kau ada lagi ni dah berbungkus. Aku ni tangan ni dah tergetar-getar ni. Ni tak ada badi manyat ke cik? Badi manyat? Manyat ni siapa ni sekarang ni? Siapa manyat ni? Mak kau ni. Time mak kau sihat, mak kau bagi kau macam-macam, kereta 100 biji dapat, kau tak ada petikai kan? Badi ke apa? Dah berbungkus macam ni, dah nak bawa masa ni kau nak cakap badi. Menggigil tangan akak masa tu. Dah lah akak menyaksikan apa yang berlaku dengan mak dia dalam bilik tu itulah kan. Akak cakap dengan member akak. Tapi kami buat ulasan dalam kereta lah. Lepas masa orang kata kat hotel tu, akak pun dah penat sebenarnya. Masa on the way balik ke KL tu, akak buat ulasan kereta. Akak cakap, itulah sebabnya anak-anak dia tak menjadi tuan-tuan. Anak-anak dia tak rapat dengan mak dia ke bapak dia tuan-tuan. Pasal duit yang dibagi makan untuk anak-anak ni tuan-tuan adalah duit tepi tuan-tuan. Dia bagi anak-anak dia makan duit yang pada bukan sumber halal tuan-tuan. Bukan daripada dia punya gaji harian gaji keringat dia tuan-tuan. Tetapi yang dia dapat daripada dia pau orang lain, dia buat orang lain jadi sengsara, itulah duit-duit tu tuan-tuan yang orang kata apa menjadi kemegahan sementara je Mi. Betul. Sekejap je kak. Sekejap je Mi. Dia buat kerja setahun,
Lepas tu Kau sakit. bayangkan dia buat kerja tu dah panjang tahun Mi. Oh, dah bertahun-tahun. Daripada dia sarung baju tu kata suami dia tadi. Itu yang dia boleh buat rumah tu. Dia boleh beli kereta apa semua. Tak setimpal dengan gaji dia, dengan pendapatan suami Sebagai dia. seorang pegawai biasa. Ha. Faham. Ini cerita ni Mi bukan untuk mengaibkan sesiapa, tetapi kita kena ambil pengajaran tuan-tuan. Hidup ni tuan-tuan, berapa lama je kita boleh hidup tuan-tuan. Kemegahan kita tuan-tuan kepada kereta, kepada rumah, kepada pakaian ke, pada apa saja yang kita kata kemegahan tu tuan-tuan, kalau datang pada duit yang haram tuan-tuan, inilah besok kita takut Mi. Betul. azab Sekarang dia. kita sehat tuan-tuan, kita okey. Kita rasa macam, seronok ni Aku lah yang mengawal dunia. Akulah cincin aku ni 5 bilion ni. Cincin kat ni 5 bilion main. Kau ada? Kau ada 5 bilion? Tak Beli ada. Kau tak ada akak 5 bilion beli. Oh bangga tuan-tuan nak cungguk ni. Tudung nak beli 5 juta. Kau ada 5 juta? Ada tuan-tuan 5 juta beli. Tapi sekejap je. Tuan-tuan naik kereta besar. Oh, kita naik kereta besar Mi. Kereta paling ni kata kereta apa Mi? Veleri. Ha. Tuan-tuan duduk dalam kereta tu orang tak nampak tu siapa dah tak ada. Orang cakap lalu kereta Veleri. Siapa yang ada dalam kereta Veleri tu Dah lah gelap. Betul? Yang paling tidak kita maki hamun dengan Mi. Apalah punya kereta naik Tak bagi Veleri, signal bunyi lah ini. bising, signal tak bagi. Engkau potong macam ni, ini macam ini. Itu yang kita dapat. Sebenarnya tuan-tuan, kemegahan pada kita, tetapi rupa-rupanya di akhir hayat tuan-tuan, benda tu benda yang mendatangkan sengsara, bukan sahaja pada kehidupan kita di dunia tuan-tuan, tak tahu besok di alam barzah, kemudian di padang mahsyar. Macam tu lah orang cakap. Ni pun macam kes-kes pecah amanah jugalah kan Kak Jem. Ya, Allah betul. pun pernah bersabda yang orang yang berpemimpin ni kalau pecah amanah tu azab dia memang lain macam, kita pun tahu kan Kak Jem. Dia mungkin selamat di dunia Mi. Betul. Dia mungkin selamat di dunia tuan-tuan. Dia hanya ramai orang untuk dia rasakan satu kemegahan sementara. Dia selamat di dunia tuan-tuan, tapi saya percaya di alam barzah tu itu alam barzah tu, belum lagi di padang mahsyar, Betul. belum lagi cerita dia panjang lagi tuan-tuan. Jadi itu yang kita takut ni. Apa yang Kak Jen nampak tu sebenarnya sikit je untuk Sikit je, dijadikan betul, pengajaran betul. orang katakan Sebenarnya- dekat orang yang melihat. Betul, cerita-cerita ni sebenarnya banyak dalam masyarakat kita, cuma Allah Ta'ala mengizinkan saya berjumpa dengan satu kisah yang menjadi sumber keinsapan daripada akak ni. Betul. Keinsapan pada akak. Mm-mm. Itu sebabnya setiap sen yang kita belanja tuan-tuan, pastikanlah daripada sumber yang halal. Sumber yang betul-betul kita boleh bagi anak-anak kita makan Mi. Betul. Supaya jangan dalam jasad kita ni Mi ada benda-benda yang subhat. Betul. Jangan tuan-tuan. Biarlah sedikit pendapatan kita tuan-tuan, tetapi dianya halal. Dianya boleh orang kata apa? Dijadikan pahala besok kita di padang mahsyar. So, sedar tak sedar sebenarnya dah lama dah kita berborak ni Kak Jen. Betul. Betul. Daripada cerita orang kata alam roh tadi. Koma. Dan berada di alam roh, Ya. dan berada macam-macam pengajaran yang kita dapat. betul, Ini bukan sekadar cerita mistik orang cakap. Betul, bukan cerita mistik semata-mata. Tapi cerita mistik yang ada pengajarannya. Betul. Betul tak Kak Jem? Lagi sekali, apa lagi Mimi nak cakap? Nak ucapkan terima kasih lah Kak Jem. Selepas tahun, Selepas setahun tuan-tuan, saya muncul di podcast Sembang Wanita Esra. Esra. Dan masih Allah dengan Ta'ala. cerita-cerita Ya, yang dan sangat hari best. ini saya bawakan lagi cerita yang saya simpan sebenarnya. Akak simpan sebenarnya. Betul. Tapi rezeki cerita ni tuan-tuan rupanya di Sembang Wanita Extra. Dan Mimi percaya bukan mudah sebenarnya untuk Kak Jem nak ceritakan kisah ni Bukan, sebab dia very deep. Yes. Orang kata very dekat Betul. dengan Kak Jem sendiri. Cerita yang tersimpan pasal kita duduk dalam tu. Kita Betul. duduk menguruskan jenazah sahabat baik kita yang kita rasa membesar bersama Mi. Tetapi rupanya kita lain aliran kita. Tetapi Terpesong sedikit. ini fardu kifayah Mi. Hmm. Inilah orang kata apa, jasa terakhir seorang sahabat untuk sahabat. Siapa pun kau, apakah salah kau, dosa kau, itu antara kau dengan Allah Ta'ala. Antara aku sebagai sahabat kau, inilah jasa terakhir aku untuk kau. Dosa kau pun Simple. dah selesai. Yes. Simple Mi. Mungkin Kak Jem nak cakap apa-apa. Kata-kata terakhir. Tak tahulah. Mungkin tahun depan kita jumpa lagi ke kan? Kalau masih ada lagi. Ya. So kepada semua peminat Kak Jem dua dimensi dan juga kepada semua yang pernah menonton saya ada orang kata episod yang tahun lepasnya 3 September tahun ni 2 Ogos waktu rakaman ni diadakan. Terima kasih banyak-banyak. Tolong support kita punya Sembang Wanita Esra tuan-tuan. Pasal sebenarnya di sini
menghimpunkan cerita wanita-wanita pelbagai masalah, pelbagai cerita tuan-tuan. Ada macam cerita saya ni kita panggil di luar kotak Betul. kawasan. Tak sangka ada cerita macam ni, ada punya. Tapi ada cerita-cerita lain yang mungkin melibatkan orang kata apa ni, keluarga, kehidupan Kisah-kisah dan yang sebagainya. dekat dengan Ya, wanita yang berada sangat di luar dekat sana. yang saya harapkan di akhir cerita adalah ibrah ataupun pengajaran yang kita dapat ambil daripada setiap episod yang disiarkan di Sembang Wanita Esra. Gitu. Dan Mimi doakan semoga dua dimensi Kak Jam Ya, semakin terima kasih. menebar di seluruh Makin Malaysia. mendunia, tuan-tuan. Mendunia. Daripada Ya. solo sekarang dah ada tim sendiri. Ya. Okay, semoga Kak Jam pun siap-siap belaka, Kak Dan Jam. akan nak doakan juga semoga Mimi insya-Allah tuan-tuan tak lama lagi Ada bocor menjadi rahsia. seorang ibu tuan-tuan. Amin. Semoga menjadi seorang ibu yang soleh, soleha, Amin. mendapat anak yang sihat dan dipermudahkan segala urusan tu. Amin, amin. Saya memang memerlukan doa tu. Dan kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya hanya di Sembang Wanita Extra, teman setiap wanita. Bye. Sembang Wanita Extra, teman setiap wanita.